Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi min adh-dhanbi alladhi na'lam wa min adh-dhanbi alladhi la na'lam wa min adh-dhanbi alladhi huwa bihi a'lam. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى يأتيه اليقين. أما بعد. الفضيل دكتور أمران، pengurusi majlis, Ustaz Hakim, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, Allah Ta'ala himpunkan kita pada pagi ini untuk kita mempelajari salah satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala, iaitu kitab Al-Muqaddimat. Dan saya dengan Imam Sanusi ni sebenarnya dah lama dah lah. Dengan Imam Sanusi ni memang ilmu akidah ni saya minat, ilmu tauhid ni daripada sekolah rendah lagi. Berbanding subjek-subjek lain, memang saya lebih minat kepada ilmu tauhid lah, lebih minat kepada ilmu akidah. Dan saya pun ada pengalaman khusus macam mana berkat menghafal kitab Ummul Barahin tu, Allah Ta'ala bagi jadi pelajar yang mutafawwiq lah di Maghribi waktu belajar dulu kan, berbanding pelajar yang lain kan. Macam yang Dr. Amran sebutkan tadi kan, sekarang ni kita dah tinggal turath ataupun warisan kita, warisan ilmu kita ni kita dah tinggal, bukan hanya di Malaysia saja Doktor, bahkan di Maghribi sekali jadi masalah yang sama kan. Memang saya belajar di Maghribi dengan Dr. Khalid Zahri, pakar ilmu kalam di Maghribi. Tapi kita tengok pelajar di Maghribi juga kan, mahasiswa di Maghribi juga jadi masalah yang sama. Tak kenal siapa Imam Sanusi dan tak kenal pun Ummul Barahin. Kan, dalam satu kali tu waktu saya degree, waktu tu soalan exam berkenaan dengan akidah lah. Dan waktu tu di Maghribi examnya dalam bentuk syafawi kan, berhadapan bercakap lah kan. Jadi saya sebut tentang Ummul Barahin, saya baca matan Ummul Barahin. Dan dengan sebab tu guru yang mengajar, pensyarah yang mengajar akidah tu, dia beri markah yang lebih banding kawan-kawan yang lain kan. Dia bawa saya keluar dalam dewan macam ni kan, kita exam masuk 5 orang, 4 orang macam tu masuk. Kemudian dia bawa keluar ke pintu. Dia kata aku bagi dekat pelajar ni, dia cakap dalam bahasa Arab lah. Dia kata aku bagi dekat pelajar ni markah paling tinggi. Tanya dia sebab apa aku bagi markah tinggi. Lepas tu dia masuk balik, teruskan exam. Jadi kawan-kawan yang Arab ni semua datang lah tanya. Sebab apa pensyarah bagi markah paling tinggi? Jadi saya sebut sebab hafal Ummul Barahin. Dia macam Ummul Barahin, apa Ummul Barahin? Bayangkan Al-Imam As-Sanusi lahir, membesar dan juga wafat di Maghribi. Sekarang ni kawasan beliau tu dah masuk di bahagian Algeria dan Maghribi ni sepadan lah kan. Tetapi rakyat di Maghribi, mahasiswa di Maghribi tak kenal siapa Imam Sanusi dan tak kenal kitabnya Ummul Barahin. Sedangkan kitab Ummul Barahin inilah yang berjaya untuk menjaga akidah umat Islam sampai ke hari ini. Dan semua karya-karya yang datang setelah Imam Sanusi itu mengikut gaya Imam Sanusi, sehingga kan disebut marhalah itu sebagai marhalah Sanusiyah. Jadi akidah kita ni melalui beberapa fasa sebenarnya. Kan, secara ringkas kita boleh bahagi kepada 3 lah yang paling basic sekali. Walaupun nanti ulama bahagikan kepada banyak bahagian. Yang pertama yang kita sebut sebagai marhalatul mutaqaddimin. Marhalah al-mutaqaddimin. Okey. Yang kedua marhalah al-mutaakhirin. Al-mutaakhirin, nampak kena tulis besar sikit kot. Dan yang ketiga adalah marhalah as-sanusiyah. Okey, ini secara ringkas lah kita boleh bahagikan akidah kita ni kepada 3 peringkat sepanjang sejarah umat Islam ni, daripada mula Imam Abul Hasan Asy'ari. Jadi daripada Imam Abul Hasan Asy'ari, besar sikit. Bermula daripada zaman Imam Abul Hasan Asy'ari sampailah ke zaman kita ni, kita boleh bahagikan kepada 3 marhalah. 3 marhalah. Yang pertama ni mutaqaddimin, yang terdahulu ini, antaranya Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Al-Baqillani,
Ibnu Furak. Ibnu Furak ini daripada golongan-golongan mutaqaddimin, dan juga termasuk daripada golongan mutaqaddimin ini, di akhir golongan mutaqaddimin adalah Al-Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain. Imamul Haramain. Imamul Haramain Al-Juwaini. Pengarang Waraqat itu. Beliau juga ada kitab akidah, dan kitab akidah beliau adalah kitab Al-Irsyad. Al-Irsyad oleh Imam Al-Juwaini. Okey, berbanding kitab-kitab yang lain dalam marhalah mutaqaddimin, saya akan pilih kitab Irsyad sebab ada kepentingan dia. Kemudian golongan mutaakhirin pula dimulakan dengan Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali. Ini golongan mutaakhirin. Apa beza mutaqaddimin dengan mutaakhirin? Mutaqaddimin ini hujah-hujahnya banyak berdasarkan qawaid lughawiyah, kaedah-kaedah bahasa Arab. Qawaid bayaniyah, kaedah balaghah. Hujah-hujahnya dalam bentuk macam tu. Baik. Golongan mutaakhirin, hujah-hujah mereka banyak terbina atas qawaid mantiqiyah, kaedah-kaedah ilmu mantiq. Bermula daripada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali yang mula menyaring ilmu mantiq. Yang menyaring dan mula mempromosikan mantiq yang dah ditapis melalui kitab-kitab dia, Mihakun Nazar, kan, Mi'yarul Ilm, dan kitab-kitab beliau yang lain. Kemudian diikuti oleh ulama-ulama yang datang setelahnya. Yang paling masyhur adalah Al-Imam Ar-Razi. Al-Imam Ar-Razi. Dan alim fi usuluddin. Usuluddin. Al-Arba'in fi usuluddin. Arba'in fi usuluddin. Al-Khamsin fi usuluddin. Banyak kitab-kitab beliau lah yang penting. Dan tafsir beliau juga antara yang penting. Kalau kita nak buat kajian tafsir akidah, kita perlu mengkaji tafsir Imam Ar-Razi, Tafsir Al-Kabir. Ini sangat menariklah tafsir beliau. Sebab apa? Dalam tafsir beliau tu banyak beliau sebut istidlal bagi ilmu akidah. Macam mana ayat-ayat tersebut boleh menjadi hujah dalam ilmu akidah. Itu dalam tafsir beliau. Sangat penting. Tapi tafsir beliau juga, dalam tu juga beliau bukan hanya sebut tentang akidah. Dia sebut tentang masalah tabi'iyat, masalah-masalah tentang sains pun ada sebut dalam tafsir beliau. Jadi kalau kita nak kaji, kita hanya ambil bahagian yang tafsir akidah sajalah. Yang lain boleh juga. Tapi kalau kita nak khususkan kepada akidah, kita hanya ambil perbahasan-bahasan kenaan dengan akidah daripada tafsir beliau. Okey, ini dua tokoh. Imam Haramain dengan Imam Razi yang saya akan highlight. Kemudian datang marhalah Imam Sanusi. Marhalah Imam Sanusi ini, sebelum datang Imam Sanusi, datang tokoh-tokoh yang lain yang memulakan usaha yang disebut sebagai marhalatut taufiq, menggabungkan antara mutaqaddimin dengan mutaakhirin. Mereka cuba untuk gabungkan antara jalan mutaqaddimin dengan jalan mutaakhirin. Antaranya adalah Al-Imam Ibnu Arafah Al-Warghammi di Tunisia, masih di kawasan Maghribi. Imam Ibnu Arafah Al-Warghammi dalam kitab beliau Al-Mukhtasar Asy-Syamil fi Usuluddin. Tetapi kitab tu sangat susah lah. Dia sangat ringkas dan sangat susah. Dia macam kaedah, dia macam lurus, macam riddle. Susah nak memahami kitab beliau. Okey. Melainkan kalau seorang tu dah baca semua kitab-kitab mutaqaddimin dan mutaakhirin, waktu tu baru dia faham isyarat yang disebut oleh Imam Ibnu Arafah. Okey. Kemudian datang Imam Sanusi. Imam Sanusi melihat bahawasanya cara penulisan mutaakhirin ini menyebabkan ramai orang yang tak dapat ataupun keliru bila baca kitab-kitab akidah ni. Dia tak dapat nak bezakan antara falsafah dengan akidah. Jadi apa yang beliau buat? Dia kembalikan akidah kepada jalan mutaqaddimin kembali. Dengan mengambil kitab Irsyad ni sebagai panduan beliau. Memang daripada kitab Irsyad ni yang akan timbul kitab-kitab yang lain. Dalam madrasah Asy'ariyah, dalam mazhab kita yang paling utama adalah kitab Irsyad. Daripada Irsyad ni yang akan timbul kitab-kitab akidah yang lain, semua mengikut kerangka Irsyad. Jadi Imam Sanusi kembalikan perkara tersebut
mengembalikan kedudukan kitab irsyad tetapi dengan gaya Imam Sanusi. Beliau olah kembali, beliau saring kembali. Okey. Dan dalam masa yang sama, dalam syarah-syarah beliau, matan beliau kita akan nampak matan beliau dekat dengan kitab irsyad. Tapi dalam syarahan-syarahan tersebut beliau mengambil ma'alim. Jadi walaupun ada sebahagian orang yang bila baca kitab Imam Sanusi, dia kata Imam Sanusi sendiri yang mengharamkan kita daripada baca kitab Imam Ar-Razi. Ada yang menyebut macam tu. Kami tak kata, bukan kami yang kata Ar-Razi ni tak bagus, tapi sebab tokoh kalian As-Sanusi sendiri yang menyebut bahawasanya haram untuk baca kitab Ar-Razi. Memang Imam As-Sanusi ada menyebut perkara tersebut. Tapi perlu difahami konteksnya. Imam Sanusi bila sebut macam tu, bagi pemula yang baru nak belajar ilmu akidah, jangan baca kitab Imam Ar-Razi. Dia akan pening. Dia akan mencampur dengan falsafah. Dia tak nampak apa kerangka ilmu akidah yang sebenarnya. Tak nampak kat mana ilahiyat, nubuwat, sama'iyat, tu dia tak nampak. Kerangka dia. Kat mana perbahasan sifat, kat mana perbahasan ni dia tak akan nampak. Dia akan pening. Okey. Sebab tu Imam Ar-Razi mengharamkan. Okey. Sebab tu Imam Sanusi mengharamkan baca kitab Imam Ar-Razi. Tetapi kalau kita lihat kepada syarah Akidah Kubra, syarah Akidah Wusta, kita akan dapati Imam Sanusi sendiri menukil daripada Imam Ar-Razi. Dan nukilan tu banyak. Beliau menukil daripada Imam Ar-Razi, daripada kitab-kitab Imam Ar-Razi. Menunjukkan tak jadi satu masalah pun bagi dia. Bukanlah satu masalah. Cumanya ilmu tu perlu diberikan sesuai dengan tahap seorang lah. Untuk pemula jangan mulakan dengan kitab Imam Ar-Razi. Jadi apa yang Imam Sanusi buat pada marhalah Sanusiyah, dia buat seperti yang disebut oleh Dr. Amran tadilah. Dia susun kembali. Jadikan silibus. Bermula dengan Al-Kubra. Al-Aqidah Al-Kubra. Al-Aqidah Al-Kubra. Okay. Kemudian dia syarah Aqidah Kubra ni. Setelah itu dia ringkaskan Akidah Kubra. Ini kitab beliau yang paling besar lah dalam akidah. Dalam silsilah ni, dalam kita kata apa, dalam silsilah ni apa dalam bahasa Melayu? Dalam koleksi ataupun apa. Sebab apa? Sebab dia ada kitab. Beliau ada kitab akidah yang lain. Yang lain daripada senarai ni ada. Okay. Tapi yang ni yang saya akan senaraikan ni, yang ni yang berkaitan. Setiap satu ni berkaitan. Akidah Kubra, kitab pertama yang beliau karang. Dan beliau syarahkan Akidah Kubra ni. Kemudian beliau ringkaskan Akidah Kubra menjadi Al-Aqidah Al-Wusta. Ini yang kita kata sesuai untuk universiti ni, Akidah Kubra. Sebab bahasanya dah masuk dengan mazhab yang bukan Islam. Kan? Dalil-dalil untuk berhujah dengan yang bukan Islam. Wusta. Perbahasanya dengan mazhab yang sesama umat Islam lagi. Tapi mazhab-mazhab ahli bid'ah. Ada dalam Wusta. Okey. Kemudian Aqidah Sughra. Al-Aqidah Sughra beliau ringkaskan menjadi Aqidah Sughra. Setiap satu ni beliau syarahkan. Beliau karang dan syarah. Kemudian ringkaskan Aqidah Kubra jadi Wusta, kemudian syarahkan. Kemudian ringkaskan Wusta menjadi Sughra, kemudian syarahkan. Macam tu. Kemudian nanti ada lagi yang bawah-bawah. Okey. Kemudian Sughra ini Imam Al-Mallali, murid kepada Imam Sanusi, menyebut Imam Sanusi mengarang Al-Muqaddimat ini untuk menjelaskan As-Sughra. Muqaddimat. Untuk menjelaskan matan Sughra ataupun matan Ummul Barahin lah Sughra ni. Kita di Malaysia ni kita kenal dengan Ummul Barahin. Tapi kalau di Maghribi lebih terkenal dengan nama As-Sughra, Al-Aqidah As-Sughra. Jadi tujuannya adalah untuk menjelaskan Ummul Barahin tersebut. Matan Ummul Barahin. Baik. Itu muqaddimah sebelum kita masuk kepada kitab ini. Baik, kitab ini namanya adalah Al-Muqaddimat. Ada yang menyebut Al-Muqaddimah dalam bentuk mufrad, ada yang menyebut Al-Muqaddimat dalam bentuk jamak. Muqaddimah ini bikasrid dal, muqaddimah. Ada yang sebut muqaddamah. Okey, muqaddimah, sebab apa disebut muqaddimah? Li'annaha tuqaddimu at-talib, kerana dia akan mendepankan pelajar tersebut, membawa pelajar tersebut lebih hadapan dalam bidang akidah ni lah. Jadi disebut muqaddimah. Kalau sebut muqaddamah, maksudnya benda ini, isi yang ada dalam kitab ni yang kita letak di hadapan untuk seorang pelajar tu belajar. Dia mulakan dengan muqaddimah terlebih dahulu. Mulakan dengan muqaddamah ataupun muqaddimah. Dia mulakan pengajiannya dengan kitab ini terlebih dahulu. Okey. Dan dalamnya ada sebanyak 7 muqaddimah, 8 muqaddimah semuanya.
Okey, ada 8 muqaddimah semuanya. Yang pertama adalah muqaddimah fil ahkam. Yang pertama muqaddimah menjelaskan tentang hukum hakam. Kenapa dimulakan dengan hukum hakam berbanding yang lain? Kerana apa yang kita buat pada hari ini, belajar kita kan, ataupun kerja buat kita suatu benda tu, dia terikat dengan hukum hakam. Kan, kita melakukan suatu benda tu kerana ada hukum yang menyuruh kita buat benda tu ataupun meninggalkan benda tu. Kan, kita tak datang belajar tanpa kita tahu hukum. Kenapa kita belajar ilmu ni? Apa hukum belajar ilmu ni? Jadi itu hikmah yang disebut kenapa Imam As-Sanusi memulakan dengan perbahasan ahkam terlebih dahulu, hukum hakam. Okey. Kemudian setelah habis berkenaan dengan hukum hakam, kita akan masuk kepada muqaddimah yang kedua, iaitu al-madhahib fi af'alil hayawan al-ikhtiyariyah. Okey, madhab muqaddimah yang kedua menerangkan madhab dalam af'al ikhtiyariyah, perbuatan yang bersifat ikhtiyari, voluntary action. Kan, perbuatan kita ni ada yang involuntary action, benda yang kita tak usaha pun akan terjadi juga, macam degupan jantung kita, macam kita getar kalau demam, ataupun kalau mandi sejuk getar, itu bukan kita buat. Ada satu lagi perbuatan yang kita buat dengan usaha kita. Okey, jadi perbuatan ni adakah kita yang buat, kita yang jadikan, ataupun Allah yang jadikan, ataupun macam mana? Itu perbahasan yang kedua, muqaddimah yang kedua. Kenapa yang ni diletak di tempat kedua? Apa kaitan muqaddimah ini dengan hukum hakam? Kerana dalam hukum hakam kita menjelaskan, yang pertama kita menjelaskan berkenaan dengan hukum syarak, kemudian hukum adat, kemudian hukum akal. Dalam hukum akal itu, yang terakhir sekali dibahaskan adalah al-jaiz, perkara yang harus. Termasuk daripada perkara yang harus itu adalah perbuatan hamba ni. Dia adalah perkara yang harus. Perkara yang harus. Jadi itu kaitan dia dengan muqaddimah yang sebelumnya. Jadi Imam Sanusi memilih perkara yang paling penting sekali dalam perkara yang harus ini. Yang penting di sini ada banyak lah, kalau kita lihat ada banyak haithiyat. Kalau dilihat penting dari sudut sampainya syarak kepada manusia, maka perkara harus yang paling penting adalah pengutusan Rasul, bi'atsatur Rasul. Okey, sebab tu kalau kita lihat dalam Ummul Barahin contohnya, dibahaskan yang pertama sekali dibahaskan sifat yang wajib bagi Allah, kemudian sifat yang harus, kemudian perkara sifat mustahil, kemudian perkara yang harus bagi Allah. Setelah itu dibahaskan pula sifat yang wajib bagi Rasul. Tak dibahaskan tentang af'alul ibad, tak dibahaskan tentang lain, tapi dibahaskan tentang Rasul. Kerana melihat dari segi sampainya akidah yang sahih kepada manusia, sampainya syariat kepada manusia, maka benda harus yang paling utama sekali adalah mengutuskan Rasul. Jadi dibahaskan berkenaan dengan Rasul. Kaitannya di situ. Okey. Tapi di sini dalam kitab ini tak dibahaskan berkenaan dengan Rasul lagi. Dibahaskan berkenaan dengan perkara yang harus. Yang dibahaskan di sini adalah berkenaan dengan af'alul mukallaf tersebut. Perbuatan mukallaf. Ini yang dilihat perkara yang paling penting daripada perkara harus yang perlu untuk dibincangkan. Kerana apa? Kerana daripada memahami af'alul ibad ni, kita akan faham macam mana boleh berpecah umat Islam ni kepada banyak madhab, banyak golongan. Okey. Kemudian muqaddimah yang ketiga adalah berkenaan dengan anwa'us syirki. Jenis-jenis syirik. Okey, jenis-jenis syirik. Itu muqaddimah yang ketiga. Dan muqaddimah yang keempat berkenaan dengan usulul kufri wal bid'ah. Asal-asal bagi kekufuran dan juga bid'ah. Dua muqaddimah ni dia ada kaitan lah. Dia ada alaqah umum wa khusus min wajhin. Ada umum wa khusus min wajhin antara syirik dan bid'ah ni. Ada yang kita akan tengok nanti perbahasannya. Ada syirik ni ada yang dia tak sampai tahap kufur lagi sebenarnya. Ada syirik yang tak kufur. Dengar macam pelik, tapi memang ada syirik yang tak kufur. Syirik pada apa? Syirik pada yang keenam tu kita akan tengok syirkul aghrad. Syirik pada tujuan. Maksudnya melakukan amalan bukan kerana Allah. Melakukan amalan kerana manusia, melakukan amalan kerana yang lain. Syirik juga. Syirik khafi, bukan syirik jali. Tapi tak sampai tahap kufur. Sebab tu saya sebut tadi ada alaqah umum wa khusus min wajhin antara syirik dan juga usul kufur dan bid'ah. Okey. Sekarang boleh Kalau tak jelas beritahu, tak jelas angkat tangan, nak tanya boleh, tak ada masalah. Baik, itu yang kita akan habiskan untuk hari ini sampai muqaddimah yang ketiga ataupun
Sampai mukaddimah ketiga lah. Kita akan cuba untuk habiskan hari ni sampai mukaddimah yang ketiga. Kemudian mukaddimah yang keempat, okey dah sebut dah. Mukaddimah yang kelima, fil mawjudat, berkenaan dengan perkara yang wujud. Apa-apa saja yang wujud ni, pembahagian perkara yang wujud. Bila sebut perkara yang wujud, masuk dalam dia wujud yang jaiz dan wujud yang wajib. Wujud yang jaiz makhluk lah. Wujud yang wajib adalah Allah Ta'ala. Masuk dalam perbahasan ni. Kemudian, setelah membahaskan perkara yang wujud, dalam wujud tu ada wujud yang jaiz, jadi dibahaskan berkenaan dengan jaizat ataupun mumkinat pula. Dalam muqaddimah yang keenam, al-mumkinat. Muqaddimah yang ketujuh dan muqaddimah yang ke-8, okey, muqaddimah yang ketujuh ni berkenaan dengan sifat Allah Ta'ala pula. Berkenaan dengan sifat Allah Ta'ala dan dipilih sifat ma'ani berbanding sifat-sifat yang lain. Juga kerana ada khilaf. Kerana ada khilaf dengan golongan ahli bid'ah, iaitu Mu'tazilah lah. Ini yang disebut oleh Imam Sanusi sendirilah dalam syarah beliau. Dalam syarah beliau sebut kenapa dipilih antara banyak sifat, kenapa beliau membahaskan sifat ma'ani, kerana ada khilaf. Kerana untuk rad, untuk menolak pendapat golongan Mu'tazilah. Okey. Dan nanti kalau ada usaha ataupun ada projek untuk mungkin terjemahkan ataupun buat syarahan ataupun susun kembali muqaddimat ilmu akidah untuk zaman sekarang, waktu tu kita boleh pilih pula sifat yang sesuai untuk dibahaskan zaman sekarang. Jadi kadang matan saja kita tak nampak kenapa dipilih sifat ma'ani. Kemudian kita ulang balik sifat ma'ani tersebut. Dalam kuliah kita, dalam ceramah kita, dalam pengajaran kita ulang balik. Tak ada masalah. Bagi orang yang tak faham lagi apa itu sifat ma'ani, tak dapat lagi untuk kita ulang balik, tak ada masalah. Tapi bila kita bahas dengan ilmuwan macam sekarang asatizah semuanya, kan, mungkin kebanyakannya dah dapat secara lengkap apa itu sifat ma'ani, tak ada keperluan. Jadi waktu itu perlu untuk kita bahaskan sifat yang lain yang menjadi keperluan zaman sekarang. Dalam muqaddimat kita nanti yang kita nak tulis untuk masyarakat zaman sekarang, kita perlu pilih sifat-sifat yang ada kaitan dengan umat. Contohnya al-adlul ilahi, keadilan Tuhan. Kan sekarang banyak yang bertikai kan, kenapa hidup dia jadi macam ni? Kenapa tak jadi macam lain? Itu berkenaan dengan al-adlul ilahi. Jadi perlu dihuraikan pula berkenaan dengan al-adlu. Nama Allah Ta'ala al-adlu. Apa maksudnya? Tengok balik turas-turas ulama. Kadang ulama dah bincang. Contohnya dalam kitab Syarhul Asma' was Sifat oleh Imam Abu Mansur Al-Baghdadi. Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam Al-Asma' was Sifat, bila beliau menghuraikan Asma' was Sifat itu tak macam Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menghuraikan sifat tersebut, sebut maknanya, kemudian sebut ta'alluq dan takhalluq. Macam mana nak berakhlak dengan sifat ni, macam mana nak menghayati sifat ni. Tetapi Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab beliau, bila menghuraikan berkenaan dengan asma' wa sifat, beliau akan sebut satu nama, contohnya Al-Wahid. Kemudian beliau menyebut mazhab ahli bid'ah yang menggunakan nama itu untuk menegakkan akidah mereka, dan macam mana nak jawab. Itu menarik dalam kitab beliau. Kitab beliau 3 jilid tebal ni. 3 jilid. Itu sangat menarik. Jadi, kalau kita kembali, boleh jadi kita akan jumpa jawapan bagi masalah yang ada zaman sekarang. Sebab apa? Dia recycle je masalah-masalah ni. Kan? Kadang masalah tu dah mati, orang tak tahu. Kemudian, bila datang, walaupun mungkin dia kata, oh dia yang bawa idea ni. Tapi idea tu, orang sebelum ni dah pernah terfikir benda tu. Bid'ah-bid'ah tu pernah dibawa ke depan bid'ah-bid'ah tersebut. Jadi jawapannya ada dalam kitab turas. Banyak berlaku. Cuma tukar brand je. Sekarang tak pakai nama tu, pakai nama lain. Ada. Dan saya jumpa benda-benda tu, saya jumpa dalam bila kita baca kitab-kitab firaq, ada perkara tersebut. Okey. Itu muqaddimah yang ketujuh berkenaan dengan sifat ma'ani. Dan muqaddimah yang terakhir berkenaan dengan sifat Rasulullah, dan dipilih sifat amanah. Antara banyak sifat itu dipilih sifat ismah, ismatur Rasul. Okey, sifat ismatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terpeliharanya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada melakukan dosa besar, kecil, dan juga daripada melakukan perkara yang makruh. Baik. Itu mula daripada awal insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini tariqatul magharibah, tariqah ataupun manhaj ulama daripada Maghribi, dimulakan kitab dengan bismillah kemudian selawat. Biasanya kalau kita tengok ulama masyariqah, ulama daripada Masyriq, Mesir, Syria, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin dengan alhamdulillah. Tapi kalau di Maghribi, bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Dia mula macam tu. Bismillah dan juga selawat ke atas Nabi.
Kenapa? Kerana bismillah, dalam bismillah, lafzul jalalah, ar-Rahman, ar-Rahim itu mengandungi puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Seolah-olah bimathabati al-juz'il awal min kalimat tauhid, dia seolah-olah bahagian pertama daripada kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Bila kita mengakui bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, maknanya kita mengisbat segala sifat kesempurnaan. Maka makna ni terkandung dalam ucapan kita bismillahirrahmanirrahim. Bila kita sebut Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dalam tu terkandung makna-makna ni. Jadi mereka sempurnakan dengan menyebut wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, yang bagi mereka senilai dengan ucapan wa anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu keistimewaan kitab-kitab daripada Maghribi lah. Jadi kalau jumpa lepas ni tengok kitab tu ada sebut macam tu, yang daripada ulama sebelum ni. Jadi ghalibul dhan, kebiasaannya daripada ulama di bahagian Gharb Islami lah. Bila sebut Gharb Islami, barat dunia Islam ni masuk dalam dia Morocco, Mauritania, Algeria, Algeria, Tunisia. Ini ulama-ulama daripada barat dunia Islam. Biasanya dimulakan macam tu. Baik, al-muqaddimatul ula fil ahkam. Muqaddimah yang pertama pada menjelaskan hukum hakam. Al-hukmu. Imam As-Sanusi memulakan dengan menjelaskan makna hukum terlebih dahulu. Apa itu hukum? Lughatan lah di sini. Al-hukmu lughatan. Hukum secara bahasanya apa maksud dia? Al-hukmu lughatan ithbatu amrin aw nafyuhu. Menetapkan suatu perkara ataupun menafikan suatu perkara. Apa yang beliau maksudkan di sini? Okey. Ithbatu amrin. Ithbatu amrin li amrin, tu maksudnya. Ithbatu amrin li amrin. Menetapkan suatu perkara bagi suatu perkara yang lain. Contohnya kita sebut, kalau dalam bahasa Arab kita sebut Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Maksudnya ithbatul qiyam li Zaid, mengithbatkan berdiri itu pada Zaid. Itu ithbatu amrin li amrin. Menetapkan suatu perkara kepada satu perkara yang lain. Kan? Ataupun kita menyebut Zaidun ghairu qa'imin, Zaid tidak berdiri. Itu adalah nafyuhu, nafyu amrin an amrin. Menafikan satu perkara daripada perkara yang lain. Nafyul qiyam an Zaid, menafikan berdiri daripada diri Zaid. Itu secara bahasa Arab maksud hukum tersebut. Jadi ithbat dan juga nafi ni, yang kita sebut hukum ni, ithbat dan nafi ni, ini yang disebut dalam ilmu mantiq sebagai at-tasdiq. Yang kita sebut dalam ilmu mantiq dalam tasdiq, sebagai tasdiq. Dalam ilmu mantiq sebenarnya ada dua bahagian saja. Kita belajar ilmu akidah, kita tak akan terlepas daripada ilmu mantiq sebenarnya. Kita tak akan terlepas daripada ilmu mantiq. Sebab apa? Sebab ulama setelah mutaakhirin dan setelah mutaakhirin, zaman Imam Sanusi dan setelahnya, bila mereka mengarang kitab akidah, mereka mengarang itu dengan mustalahat mantiqiyah, dengan istilah-istilah ilmu mantiq sekali. Mereka mengarang dengan cara berfikir ilmu mantiq sekali. Begitu juga yang berlaku dalam ilmu usul fiqh. Dan begitu juga yang berlaku dalam ilmu lughah sebenarnya. Sebab tu ada yang berjumpa dengan saya yang memang beliau belajar dalam bidang lughah. Kemudian beliau sebut dia boleh baca kitab-kitab lughah ni, dia boleh baca. Tapi bila masuk kitab-kitab yang besar, kitab-kitab contohnya kitab Al-Ansari, apa nama dia dalam ilmu lughah tu? Ibn Hisham. Kitab-kitab Ibn Hisham yang besar, dia jadi pening. Jadi saya sebut bukan masalah pada lughah. Sebab kamu dah tahu lughah, kamu dah pakar bidang lughah, dan kamu kalau kamu cari istilah sebut dalam kamus, kamu boleh jumpa. Masalahnya sekarang adalah sebab kamu tak nampak kerangka yang dia karang kitab tersebut. Dia mengarang kitab tersebut dengan kerangka mantik. Jadi sebab tu kamu jadi pening. Kamu tak dapat kerangka mantik tu. Perlu untuk belajar mantik, dapat kerangka ilmu mantik tu, baru bila kamu baca kitab ilmu lughah tersebut, kamu nampak, oh ini yang dia tengah buat. Dia tengah nak istidlal untuk membuktikan bahawasanya bacaan ni yang terbaik, bacaan ni yang betul, nahwu ni yang betul. Tapi kalau kamu tak dapat, walaupun kamu tahu kalimat-kalimat dia, kamu takkan dapat lah apa yang dia tengah sebut. Begitu juga dalam ilmu akidah, kitab-kitab akidah. Sebab tu kita prefer untuk mula dengan kitab Imam Sanusi, sebab kitab Imam Sanusi walaupun ada ilmu mantik dalamnya, tapi masih ringan berbanding yang mutaakhirin. Mutaakhirin nanti berat penggunaan mantik itu, kita nak faham. Jadi biasakan dengan kitab Imam Sanusi dulu.
Kelebihannya bila kita belajar kitab Imam Sanusi, kita nak masuk ke mutaqaddimin pun boleh, nak masuk ke mutaakhirin pun boleh. Kita nak belajar kitab mutaqaddimin boleh, nak belajar kitab yang mutaakhirin pun tak ada masalah, insya-Allah. Jadi itu yang disebut sebagai tasdiq. Dalam ilmu mantiq ada dua, ada qismut tasdiqat, ada qismut tasawurat. Okey. Tasdiqat ni nak letak hukum lah. Nak menetapkan satu perkara bagi satu perkara ataupun menafikan satu perkara daripada satu perkara. Tasawurat, kita nak dapatkan tasawur perkara tersebut, nak dapatkan kefahaman perkara tersebut. Ni kita, mantiq ni kita akan bahas lebih lanjut dalam hari yang ketiga nanti insya-Allah. Berkenaan dengan kalimah tauhid dan aplikasi ilmu mantiq di sisi Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Di situ kita akan terangkan lebih lanjut berkenaan dengan mantiq tersebut. Baik. Jadi ini yang disebut sebagai tasdiq. Ini yang disebut sebagai tasdiq. Hukum ini adalah tasdiq dalam ilmu mantiq lah. Di sini kita sebut hukum, dalam ilmu mantiq kita sebut sebagai tasdiq. Itsbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu. Okey. Wa yanqasimu ila thalathati aqsam. Kemudian hukum itu terbahagi kepada tiga bahagian. Yanqasimul hukmu ila thalathati aqsam. Hukum terbahagi kepada tiga bahagian. Baik. Taqsim ni ada dua bentuk. Ada yang disebut sebagai taqsimul kull ila ajza'ih dan ada yang disebut sebagai taqsimul kulli ila juz'iyatih. Itu dua bahagian taqsim lah. Yang pertama adalah taqsimul kulli ila ajza'ih. Satu lagi taqsimul kulli bidunil ya, tanpa ya, al-kull. Taqsimul kulli ila juz'iyatih. Ajza' ini jamak daripada juz'u lah, al-juz'u. Juz'iyat jamak daripada juz'i. Ini pun kita akan belajar dalam hari ketiga insya-Allah. Berkenaan dengan juz'i dan kulli. Baik. Kenapa penting untuk faham taqsim ini? Sebab kan tuan-tuan perempuan adalah para asatizah akan mengajar. Ini salah satu dalam bentuk taklim, dalam bentuk kita nak mengajar. Kan bila kita nak ajar tentang satu perkara, kita sama ada bahagikan dia kepada bahagian-bahagian dia. Itu yang pertama, ajza'. Bahagikan kita punya materi pelajaran tu kepada bahagian ataupun kepada juz'iyat. Juz'iyat ni lain sikit. Ajza' macam mana? Contohnya kita nak ajar tentang pertukangan. Nak ajar tentang hammer. Okey. Hammer ni ada apa? Dia ada yang kayu pegang dia, dia ada yang besi. Itu ada dua bahagian dia. Besi tukul dengan kayu tu. Okey, itu taqsimul kull ila ajza'i. Al-kull, satu perkara tersebut kita bahagikan kepada bahagian-bahagiannya. Nak ajar macam mana nak buat rumah? Baik, rumah ada pintu, ada tingkap, ada dinding, ada lantai, ada shieling, ada bumbung. Itu bahagian-bahagian dia. Kita akan belajar satu persatu. Itu taqsimul kull ila ajza'i. Begitu juga dalam pengajaran kita bila kita nak ajar satu-satu subjek. Sama ada kita bahagikan kul kepada ajza' ataupun kulli kepada juz'iyat. Apa beza kul kepada ajza' dan kulli kepada juz'iyat? Kul kepada ajza', kita tak boleh sebut nama perkara tersebut bagi setiap satu bahagian. Contoh macam mana? Kalau kita ambil pintu je, kita kata ini rumah. Betul tak? Tak boleh lah. Kita ambil bumbung, kita kata ini rumah. Tak boleh juga. Itu pembahagian kul kepada ajza'. Okay. Tetapi kalau ada semua, barulah lengkap, barulah jadi rumah tersebut. Okey. Begitu juga bila kita nak ajar mereka qiyas contohnya dalam akidah. Dalam akidah nanti dia akan ada perbahasan macam mana nak buat qiyas. Qiyas sebenarnya daripada muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, natijah. Itu membina qiyas. Boleh tak dia datangkan muqaddimah sughra saja? Dia kata al-alamu hadithun. Ini adalah qiyas. Tak boleh. Dia kena datangkan muqaddimah kubra dan muqaddimah sughra dan natijah. Dia tak boleh sebut al-alamu hadithun, kullu hadithin mutaghayyirun. Okey, ini adalah qiyas. Tak lagi, tak datangkan natijah lagi. Jadi kena datangkan tiga-tiga. Al-alamu hadithun, kullu hadithin mutaghayyirun, al-alamu mutaghayyirun. Alam berubah-ubah, setiap yang berubah-ubah itu baharu, alam itu baharu. Cukup tiga bahagian ni barulah jadi qiyas. Itu taqsim kull ila ajza'. Kita bahagikan perkara tersebut pada ajza', bahagian-bahagiannya. Taqsimul kulli ila juz'iyatih, ini juz'i nanti kita boleh sebut nama kulli kepada dia. Contohnya hukum. Sekarang kita ambil hukum. Okey.
Kita ambil hukum, kita kata hukum terbahagi kepada 3. Yang pertama syar'i, yang kedua adi, yang ketiga adalah aqli. Syar'i itu apa? Hukum syarak. Adi itu apa? Hukum adat. Aqli itu apa? Hukum akal. Tiga-tiga kita boleh sebut nama hukum dekat dia. Yang ni adalah taqsim kulli kepada juz'iyat. Okey. Wa yanqasimu ila thalathati aqsam, dia terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama syar'i, yang kedua adi, yang ketiga aqli. Yang kita akan gunakan dalam akidah, yang kita banyak gunakan dalam akidah yang mana? Aqli. Yang ketiga aqli. Itu yang kita banyak guna dalam ilmu akidah. Sebab apa? Sebab apa kita banyak guna yang aqli dalam ilmu akidah? Sebab ilmu akidah ni, perbahasan-perbahasan yang paling utama dalam ilmu akidah adalah perbahasan ilahiyat lah. Okey, perbahasan ilahiyat. Kemudian yang paling utama dalam bahasan ilahiyat itu adalah perbahasan as-sifatul wajibat, sifat yang wajib. Kemudian sifat yang wajib ini seperti yang disebut oleh Imam Sanusi dalam syarah surah-surah, yang disebut oleh ulama lain juga. Sebelum Imam Sanusi pun ada menyebut perkara tersebut, bahawasanya sifat-sifat Allah ni terbahagi kepada 3 bahagian. Okey. Dari segi apa? Apa haithiyah dia? Dari segi min haitsu al-masdar, dari segi sumber sifat tersebut. Macam mana kita nak tetapkan sifat tersebut. Memang yang biasa kita bahagi 4 kan, sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Itu yang biasa kita bahagikan. Imam Sanusi dalam syarah muqaddimat sini beliau menyebut nanti ada tambahan, ada yang kata ada bahagian yang keempat, ada bahagian kelima, ada bahagian keenam. Tak apa, yang tu tak ada masalah. Baik. Sekarang sifat secara umumnya kalau kita lihat kepada sumber dia, kita bahagikan kepada 3. Yang pertama sifat-sifat yang wajib kita isbat dengan akal. Wajib tetapkan dengan akal. Dan bahagian ni yang paling banyak. Yang kedua sifat yang kita wajib tetapkan dengan nas. Dengan syarak lah. Quran ataupun hadis. Dan yang ketiga adalah sifat yang boleh untuk kita isbat dengan akal dan boleh juga untuk kita isbatkan dengan nas syarak. 3 bahagian. Yang pertama, ni semua ni kita huraikan untuk apa? Untuk kita dapat faham kenapa ulama akidah banyak menggunakan akal, banyak berhujah dengan hujah akal. Itu tujuan dia, kita nak faham kenapa hukum akal. Yang biasa orang tanya, ni dah ada dah syarak ada dah, kenapa nak bahas juga hukum akal? Pegang je lah dengan syarak. Pegang dengan Quran dan hadis. Soalannya, adakah ulama daripada zaman Imam Abdul Hasan Asy'ari sampai sekarang tak pegang dengan Quran dan hadis? Mereka pegang dengan Quran dan hadis. Tapi kenapa mereka banyak berhujah dengan hujah akal? Kerana pembahagian sifat yang 3 ni. Ada sifat-sifat yang wajib kita berhujah dengan akal. Okey. Kenapa wajib berhujah dengan akal? Kerana kalau kita berhujah dengan nas, syarak, maka akan berlaku daur. Dia akan jadi daur. Okey. Ini adalah sifat-sifat yang mengesahkan mukjizat. Maksudnya mukjizat takkan sah kalaulah kita tak sahkan sifat ni. Kalaulah kita tak buktikan sifat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ni, maka takkan berlaku mukjizat. Apa dia sifat ni? Yang pertama wujud. Mesti wujud. Wujud dan juga furu' daripada sifat wujud. Cabang daripada sifat wujud. Apa dia cabang dia? Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsih. 4 tu. Itu adalah cabang daripada wujud. Sebab apa? Wujud yang wajib berarti kata tak ada permulaan. Itu qidam. Wujud yang wajib berarti kata tak ada pengakhiran. Itu baqa. Nampak macam mana? Qidam dan baqa tu kita faham daripada wujud. Sebab tu ulama' susun tu cantik dah. Sifat 20 tu memang kita kata sifat semuanya azali. Bila azali tak ada yang datang dahulu, tak ada yang datang kemudian. Semua memang dah sedia ada pada Allah Ta'ala. Jadi boleh je kalau kita nak mula perbincangan sifat ni, perbahasan sifat, kita mula dengan kalam tu. Kalam, kemudian kita masuk qudrah, kemudian kita masuk qidam, kemudian kita masuk iradah, kemudian kita masuk wujud. Boleh, tak ada masalah. Sebab tak ada turutan. Sifat tu memang semua dah ada pada zat Allah Ta'ala. Sejak azali, tak ada yang datang dahulu, datang kemudian. Tapi kenapa ulama' susun macam tu? Wujud, qidam, baqa. Macam tu disusun kerana ada tasalsul mantiqi. Dia ada kaitannya. Dalam cara kita fikir tu kita dapat faham dia. Ada falsafah di sebalik dia. Okay. Jadi wujud dari dia dapat qidam dan baqa. Kan? Zat yang tak ada permulaan, tak ada pengakhiran, sifat tak ada permulaan, tak ada pengakhiran pada Allah Ta'ala. Sedangkan kita, zat kita ada permulaan, ada pengakhiran. Sifat kita ada permulaan, ada pengakhiran. Sama tak kita dengan Allah Ta'ala? Tak sama. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Dari situ kita faham. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith.
Kita perlu kepada pencipta, Allah Ta'ala perlu tak pada pencipta? Tak perlu pada pencipta. Qiyamuhu binafsih. Okey. Itu 4 sifat tu difahami daripada wujud. Okey. Wujud ni perlu dibuktikan dengan akal. Wujud, qidam, mukhalafatu ta'ala al-hawadith, qiyamuhu binafsih. Dan juga masuk dalam dia qudrah, iradah, ilmu, hayah. 4 lagi. 4 dengan 5 tadi. Jadi 9 sifat ni perlu dibuktikan dengan hujah akal. Sebab apa? Kalaulah Tuhan tu tak wujud, boleh tak berlaku mukjizat? Tak boleh. Kalau Tuhan tu tak berkuasa, boleh tak berlaku mukjizat? Tak boleh. Kalau Tuhan tak hidup, boleh tak berlaku mukjizat? Kalau Tuhan tak ada ilmu, boleh tak berlaku mukjizat? Tak boleh. Jadi sifat-sifat ni perlu dibuktikan bahawasanya Tuhan bersifat dengan sifat ni, barulah boleh berlaku mukjizat. Bila berlaku mukjizat, barulah ada pengutusan Rasul, barulah ada wahyu. Baru datang nas syarak. Kalau tak sah nas syarak tersebut. Okey. Kalau kita buktikan dengan nas syarak, okey, kita kata apa bukti Allah Ta'ala bersifat dengan qudrah? Sebab ada dalam Quran. Quran, apa bukti Quran benar? Sebab Rasul benar. Apa bukti Rasul benar? Rasul benar, bukti dia benar-benar? Kalau tadi sebabnya kita buktikan dengan mukjizat. Yang jalan betulnya kita buktikan dengan mukjizat. Kemudian apa bukti mukjizat benar? Buktinya kerana memang Allah Ta'ala dah ada sifat-sifat yang kita buktikan dengan hujah akal yang membolehkan untuk Allah Ta'ala jadikan mukjizat bagi Rasul. Sepatutnya macam tu. Tapi kalau dia buktikan dengan Quran, kemudian apa bukti Quran benar? Sebab Rasul benar. Apa bukti Rasul benar? Sebab Quran kata Rasul benar. Dia akan jadi daur di situ. Okey, di situ masalah dia. Sebab itulah ulama melebihkan hukum akal. Ulama akidah melebihkan perbahasan hukum akal banding hukum syarak dan juga hukum adat. Okey. Tetapi ada lagi tapi dia. Tetapi kenapa di sini walaupun hukum akal itu yang paling penting, kenapa dimulakan dengan hukum syarak dan hukum adat terlebih dahulu? Ni kita baru dalam falsafah 2 baris pertama Imam Sanusi mengarang mukaddimat ni. Kenapa beliau meletakkan hukum syarak dan hukum adat terlebih dahulu berbanding hukum akal? Kerana hukum syarak dan hukum adat itu qaidnya adalah qaid wujudi, sedangkan hukum akal qaidnya adalah qaid adami. Qaid apa ni? Maksudnya dalam ta'rif. Qaid dalam ta'rif hukum akal, hukum syarak dan hukum adi itu qaidnya qaid wujudi. Qaidun wujudiyun. Maksudnya apa? Kita nak faham dia, kita faham dengan benda yang ada. Macam mana contohnya? Okey, tengok. Ta'rif bagi hukum syarak. Jangan tengok ta'rif yang Imam Sanusi sebut ni. Ta'rif yang lain. Dalam kitab yang lain disebut oleh ulama. Apa dia? Ta'rifnya adalah ithbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu. Itu adalah dia punya jins. Kan? Dalam ta'rif mantiq perlu ada jins dengan fasl. Kan? Contohnya kita manusia. Kemudian ada, contohnya kita sebut lembu, ada kambing. Semua ni jinsnya sama, iaitu hayawan. Jisim yang boleh membesar, yang boleh bergerak dengan sendirinya. Itu hayawan. Itu maksud hayawan. Okey. Jadi kita pun hayawan, lembu pun hayawan, kerbau pun hayawan, arnab pun hayawan. Yang bezakan apa? Yang beza tu namanya fasl. Fasl bagi kita apa dia? Fasl bagi kita adalah kita berfikir. Itu membezakan kita dengan makhluk yang lain. Kemudian setiap makhluk tu nanti adalah fasal-fasal yang bezakan makhluk ni dengan makhluk tu. Okey, baik. Jadi dalam ta'rif hukum syarak, apa itu hukum syarak? Kita ambil jins dia dulu. Jins dia adalah ithbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu, iaitu ta'rif hukum tadi. Menetapkan satu perkara bagi satu perkara ataupun menafikan satu perkara daripada satu perkara biwad'i wadi'in, dengan sebab ada yang meletakkan hukum tersebut, iaitu syariat, iaitu Allah Ta'ala lah, Allah dan Rasul. Okey. Biwad'i wadi'in, biwasitati wad'i wadi'in. Itu pada hukum syarak. Hukum adat apa pula? Hukum adat adalah ithbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu, menetapkan satu perkara bagi satu perkara ataupun menafikan satu perkara daripada satu perkara biwasitati takarrurin, dengan sebab berulang perkara tersebut. Dengan sebab dia berulang, sebab tu dia jadi adat. Hukum adat ni apa? Hukum adat ni bukan adat pepatih, bukan adat-adat tu. Hukum adat ni bahasa mudahnya adalah sunnatullah. Sunnatullah tu hukum adat lah. Sunnatullah, nizamullah fil kaun. Undang-undang Allah Ta'ala dalam alam ni. Undang-undangnya kalau nak kenyang kena makan. Kalau nak hilang dahaga kena minum air. Kalau nak hidup kena bernafas. Itu undang-undang Allah Ta'ala dalam alam ni, hukum adat namanya.
Kenapa disebut hukum adat? Kerana benda tu diketahui bila berulang-ulang perkara tersebut terjadi, kita dapat tahu, oh macam ni. Nak dapat yang ni, kena buat ni. Nak dapat ilmu, kena belajar. Nak berjaya dalam exam, kena ulang kaji. Jadi, semua tu kita dapat dalam bentuk berulang perkara tersebut. Okey. Dan dia bukanlah perkara yang wajib akal. Dia didapati daripada proses berulang-ulang tersebut, tapi dia bukan wajib akal. Maksudnya boleh kalau Allah Ta'ala nak jadikan satu perkara tu tak mengikut sistem tersebut. Contohnya apa? Contohnya mukjizat. Bulan tak pernah terbelah. Bukanlah sunnatullah pada bulan tersebut. Bukan undang-undang Allah Ta'ala pada bulan tu. Ada tahun yang bulan akan berubah. Yang bulan akan pecah. Yang bulan akan terbelah. Tapi tiba-tiba bulan terbelah. Laut tak pernah terbelah. Tiba-tiba zaman Nabi Musa, laut boleh terbelah. Okay. Jadi waktu tu berlaku khariqun lil'adah. Sebab tu disebut bagi perkara-perkara mukjizat, karamat, disebut sebagai khariq lil'adah. Perkara yang mencari adat. Mencari sunnatullah. Mencari sunnatullah. Kalau contoh yang mudah macam mana? Contoh mudah traffic light lah. Traffic light lah. Traffic light tu, okey, traffic light ni kita boleh jadikan dia contoh bagi hukum syar'i boleh. Dalam bahasa yang longgar lah. Sebab apa? Sebab hukum syar'i tu biwad'i wad'i'. Ada yang menjadikan hukum tu macam tu. Contohnya haram. Kan? Haram. Yang menjadikan perbuatan ni haram siapa? Allah Ta'ala yang letak bagi dia jadi haram. Contoh membunuh diri. Haram tak membunuh diri? Haram. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala letak hukumnya haram. Kalaulah Allah Ta'ala letak bunuh diri tu tak haram, jadi tak haram. Kalau Allah Ta'ala letak bunuh diri tu jadi wajib, jadi wajib. Contohnya zaman Nabi Musa AS. Kan? Zaman Nabi Musa AS, bila mereka nak bertaubat, fatubu ilallah waqtulu anfusakum. Bertaubatlah kepada Tuhan kalian dan bunuhlah diri kalian. Maksudnya perintah waktu itu untuk bertaubat dengan cara bunuh diri. Dalam syariat mereka. Perintah untuk bunuh diri, taubat. Dan cara bunuh dirinya bukan macam naik atas bangunan, terjun tu, tak. Tak semudah tu. Taubat zaman tersebut tak semudah tu. Macam mana caranya? Dia perlu duduk dalam satu bilik, contoh bilik ni. Duduk dalam satu bilik, semua orang pegang senjata dan ditutup lilin apa semua, tutup bagi gelap, saling membunuh. Saling membunuh. Yang mati diterima taubat. Saling membunuh. Macam tu. Tak mudah. Tapi zaman sekarang Allah Ta'ala jadikan syariat Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam mudah syariat dia nak bertaubat. Kan? Yang penting kita tinggal maksiat tersebut. Kita betul-betul nak berubah diri kita. Baik, jadi itu hukum syarak. Begitu juga lampu traffic light kalau kita tengok. Warna merah. Siapa yang meletakkan merah tu sebagai berhenti? Boleh je kalau datang seorang dia kata nak jalan. Tak ada pun, tak ada apa-apa kaitan antara merah dan berhenti tu, tak ada apa-apa alaqah, tak ada kaitan pun. Boleh je kalau nak jadikan warna yang berhenti tu warna purple. Ataupun nak jadikan hijau tu warna berhenti, merah tu warna berjalan, boleh je, tak ada masalah. Kita kata okey, dia ni orang yang tak faham hukum syarak. Bukan hukum syarak lah, hukum yang disebut hukum wad'i, hukum yang ada peletak hukum tersebut, dia tak faham. Begitu juga hukum-hukum berkenaan dengan kenegaraan, hukum kan undang-undang negara, itu semua hukum wad'i. Hukum syarak termasuk dalam hukum wad'i. Maknanya ada peletak hukum tersebut. Jadi lihat kepada wad'i'nya lah, apa yang wad'i'nya nak, apa yang peletak hukum tu nak. Itu adalah hukum dia. Okey. Itu contoh bagi hukum syar'i. Kalaulah hukum adi, kita katakan macam inilah kita buat tapi sebagai contoh. Jadi contoh ni dia longgar pun tak ada masalah. Kalau kita andaikan traffic light tu sebagai hukum adi, kan, hukum adat. Hukum adatnya kalau jumpa merah dia berhenti. Merah je berhenti, merah berhenti, hijau berjalan, hijau berjalan. Tapi ada satu ketika tu merah traffic light tapi ada orang boleh jalan. Siapa? Contohnya Tuanku Sultan. Lalu contohnya merah juga tapi jalan. Itu khariqun lil adah. Itu mencari adat. Boleh berlaku pada perkara yang adi, boleh berlaku. Khariqun lil adah. Tak ada masalah. Baik. Jadi syar'i adalah hukum yang diletak oleh wad'i'. Ada yang meletak hukum. Adi, hukum yang berlaku kerana takarrur, kerana berulang. Aqli, apa aqli? Aqli adalah ithbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu, tetapkan satu hukum kepada satu perkara ataupun nafi satu hukum daripada satu perkara, tetapi bi ghairi wasitati wad'i wadi' wala takarrur.
Tapi tanpa perlu kepada yang meletakkan hukum tu macam tu, dan tanpa perlu kepada berulang-ulang perkara tersebut. Contoh yang mudah, anak kecil kan. Anak kecil yang baru nak mumayyiz, baru nak pandai boleh beza perkara. Contohnya. Okey. Dia ada abang dia adik contohnya. Kan? Kecil lagi, mungkin kita kata dalam 3 tahun. Kan? Sebenarnya kecil lagi pun dia dah mula dah. Akal tu tumbuh dengan kita membesar tu, akal tu mula tumbuh. Kemudian sempurna bila kita akil baligh. Akal tersebut. Waktu itu dah boleh guna. Dan dia akan sampai tempoh kematangannya bila kita usia 40 tahun. Sebab tu para anbiya alaihissalatu wassalam diutuskan ketika usia 40 tahun. Kematangan akal. Baik. Jadi jangan pelik lah kalau tengok tak cukup 40 lagi tak matang. Tapi sepatutnya kena matang lah, dah ada akal dah. Cuma yang sempurna kematangan tu pada usia 40 tahun. Baik. Kalau kita tengok budak kecil kan, 3 tahun, 2 tahun macam tu, kita bagi jus ke contohnya, kita bagi 1 gelas dekat abang dia, kita bagi dekat dia setengah gelas. Marah. Dia tak berhati. Ataupun kita bagi 1 coklat dekat dia, kita bagi 2 coklat dekat abang dia. Marah dia. Ataupun kita bagi coklat yang besar dekat abang dia, yang dia kita bagi setengah coklat tu, setengah roti tu, ataupun yang kecil. Marah dia. Sebab apa? Sebab dia faham hukum akal antara besar dan kecil. Juzuk dan kul tu dia dapat dah. Itu hukum akal. Tak perlu berulang. Kali pertama terjadi dia dapat dah. Ni tak adil ni. Walaupun dia tak pandai untuk sebut. Dia tak ada bahasa dia. Tapi dia tahu apa yang dia dapat tu tak sama. Persamaan, perbezaan tu dia dapat dah. Itu hukum akal. Dia dapat. Tanpa perlu ada yang letak hukum. Tak perlu pula kita beritahu dia. Tak, yang ni yang satu ni dengan yang dua ni sama sebenarnya. Tak perlu pada wadang-wadang. Tak perlu untuk menjelaskan. Sebab tu kanak-kanak jadi masalah bila nak bagi duit raya kan. Kalau kita bagi yang dekat abang dia kita bagi RM10, RM5 2 keping, dekat dia bagi RM10 sekeping, jadi pening. Sebab dia tak nampak lagi nilai tu. Nak tambah. Yang dia nampak ini sekeping, ini 2 keping. Tak sama, tak adil. Jadi dia nak yang hijau 2 keping tu. Sebab tu hukum akal. Akal dia kata tak sama. 2 dengan 1 tak sama. Benda yang beza. Dia tak tengok pada nilai. Dia tengok pada benda yang nampak tu mahsus. Okey. Itu hukum akal. Tajuk ni menarik sebenarnya. Tajuk hukum adat, hukum akal ni menarik. Okey. Baik. Jadi sebab itulah kerana hukum akal ni tak perlu bergantung kepada ada yang meletak hukum tersebut. Begitu juga dia tak perlu bergantung kepada berulang perkara tersebut. Maka qaidnya qaid adami. Dia bentuk yang tak ada. Dia hukum, menetapkan satu hukum ataupun menafikan hukum tanpa perlu. Tak ada keperluan untuk bergantung pada wadang-wadang, tak ada keperluan untuk takarrur. Jadi didahulukan dulu yang qaid wujudi. Bagi kita faham dulu macam mana yang kata bergantung kepada berulang-ulang, macam mana yang bergantung kepada yang meletakkan hukum. Bila kita dah faham, waktu tu mudah untuk kita faham yang qaid adami, yang tak ada tadi. Tak ada kebergantungan ni, kita mudah faham. Okey. Fasyar'iyyu, kata musannif rahimahullahu ta'ala, fasyar'iyyu khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Okey, kenapa tadi saya tak menggunakan takrif yang Imam Sanusi letak? Sebab kalau kita pakai takrif yang Imam Sanusi letak, maka kita tak boleh taksim hukum kepada 3 sebenarnya. Sebab kalau kita nak bahagi 3, sama ada kita bahagi kepada ajza' ataupun kita bahagi pada juz'iyat. Kalau kita bahagi pada juz'iyat, fasid jins dia kena sama. Tapi tak sama. Sebab apa? Dia mula dengan khitabullah. Hukum syarak mula dengan khitabullah. Hukum yang lain, ithbatu amrin au nafyuhu. Ithbatu amrin au nafyuhu. Jadi dia bukan daripada jenis yang sama. Sebab tu ada ulama' yang dalam syarahan-syarahan mereka mempertikaikan macam mana boleh bahagi hukum kepada 3 sedangkan hukum syarak bukan daripada jenis hukum akal dan hukum adat. Jins dia berbeza. Jadi jawapan mereka menyebut bahawasanya bahagi ini hanyalah membahagikan lafaz mushtarak tersebut. Lafaz mushtarak, lafaz yang sama. Sebab tu membolehkan dibahagikan kepada 3. Tapi kalau kita pakai takrif yang tadi tak jadi masalah lah. Takrif yang tadi. Khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina bit-talabi awil ibahati awil wad'i lahum. Okey. Hukum syarak itu adalah khitab Allah Ta'ala. Khitab Allah. Khitab ni apa? Khitab ni kalau bahasa kita kata-kata lah khitab. Khitab ni adalah kata-kata. Khitabullah Ta'ala. Okey, jadi kalau kata-kata tu kan kembali kepada kalam. Kembali kepada sifat kalam. Okey, jadi ulama sebut khitab di sini disebut khitab. Sebut masdar.
itlaqul masdar wa iradatu ismil maf'ul. Disebut masdar tapi yang dikehendaki adalah isim maf'ul, mukhatab bih. Perkara yang Allah Taala kata-kata, apa yang Allah Taala sebutkan, apa yang Allah Taala katakan. Okey. Isi daripada kata-kata itulah itu maksudnya. Okey, perintah, larangan, suruhan, semua tu. Okey. Khitabullah Ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, yang terkait kata-kata Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala dan larangan Allah Ta'ala, semua itulah. Okey, yang terkait dengan af'alil mukallafin, perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf iaitu apa-apa perbuatan yang terhasil daripada mukallaf. Sama ada perbuatan tersebut perbuatan jawarih, tubuh badan dia, ataupun perbuatan tersebut perbuatan lisan dia, termasuk daripada tubuh anggota tubuh badan lah, lisan, lidah, maknanya kata-kata dia pun termasuk juga dalam hukum taklifi, termasuk dalam hukum syar'i. Bukan perbuatan zahir je, mencuri, apa tu, melakukan solat, itu perbuatan tubuh badan. Begitu juga percakapan dia masuk. Dan masuk juga dalam dia adalah perbuatan hati. Sebab tu disebut sini apa yang terhasil daripada mukallaf tersebut. Dan bila sebut terhasil dari mukallaf, juga perbuatan yang mana bukan berlaku pada tubuh badan dia, tapi terhasil kerana perbuatan yang dia lakukan pada tubuh badan dia. Contohnya macam mana? Contohnya dia ambil pen ni, dia baling. Kan? Bila dia baling, dia gerakkan tangan ni perbuatan mukallaf. Okey, yang ni ada hukum dia, perbuatan ni. Bila pen tu terlepas daripada tangan dia, yang ni perbuatan dia ke? Yang ni terhasil daripada perbuatan dia. Yang ni pun terkait juga hukum dengan dia. Jadi tak boleh kalau dia kata dia baling batu dekat orang tu mati, dia kata tak, saya tak bunuh dia. Batu tu yang bunuh dia. Dia tak boleh sebut macam tu. Sebab tu itu termasuk dalam af'alul mukallafin, perbuatan mukallaf. Ai ma yasduru minal mukallafin. Apa sahaja yang terbit daripada mukallaf tersebut. Walaupun perbuatan tu dah keluar daripada batang tubuh dia, bukan lagi pada diri dia. Tetap kena hukum juga perkara tersebut. Maksudnya terkait dengan hukum taklifi yang 5 tu. Okey. Bit talabi, sama ada khitab tersebut, okey, muta'alliq bi af'alil mukallafin, bit talabi, dia dalam bentuk tuntutan, tuntutan untuk melakukan satu perkara, tuntutan yang sungguh. Talabul fi'li talaban jaziman, iaitu jadi wajib lah. Ataupun tuntutan untuk melakukan satu perkara bukan dengan tuntutan yang sungguh, jadi sunat. Sungguh tak sungguh ni kena lihat kepada dalil pula lah, lihat pada adillah. Lihat kepada dalil dia, kuat ataupun tak kuat, macam mana ulama memahami suruhan yang disebut dalam ni, adakah jadi wajib lagi ataupun tak. Adakah dia terikat dengan tabiat ataupun tak. Sebab itu akan mempengaruhi dia jadi tuntutan yang sungguh, jadi wajib ataupun tak. Contoh macam perintah-perintah untuk kita membersihkan diri kita, kan? Perintah yang suruh untuk kita potong kuku, bentuk-bentuk tu, adakah perintah tu jadi wajib ataupun macam mana? Ulama bahas perkara tersebut. Okey. Yang tu dalam usul fiqh lah, perbahasan tu dalam usul fiqh. Sebab tu muqaddimah ni sangat penting. Muqaddimah ni membentuk cara fikir kita sampai kita boleh bezakan sekecil-kecil perkara. Bila orang bahaskan, okey, ini dah masuk dalam bahasan akidah, dalam hukum akli ataupun dalam hukum syar'i lagi. Sebab tu dalam masalah takfir contohnya, nak mengkafirkan orang, ulama kata, antaranya Imam Al-Ghazali menyebut bahawasanya masalah takfir ini termasuk dalam masalah fiqh. Sebab dia terkait dengan ahkam taklifiyah. Ahkam taklifi. Sebab apa? Bila kita hukum kafir, maksudnya apa? Tak boleh mewarisi harta. Tak boleh berkahwin. Tak boleh dikebumikan dalam kubur umat Islam. Tak boleh dimandikan jenazahnya. Tak boleh disolatkan jenazahnya. Ini semua af'al mukallafin. Semua perbuatan mukallaf. Jadi masalah takfir masuk dalam masalah hukum syarak. Bukannya hukum akidah. Yang dibahaskan dalam akidah hanya adakah yang diiktiqad itu mutabiq lil waqi' ataupun tak. Yang diiktiqad tu adakah bertepatan dengan realiti ataupun tak. Benda yang dipegang, akidah dipegang tu adakah betul ataupun salah. Itu yang dibahas dalam akidah. Kemudian nanti ada kesannya lah secara hukum syarak tadi. Secara takfir ataupun tak tu. Tapi takfir tu domain dia adalah domain ilmu syarak. Kena bagi kepada ahli dia. Kepada mufti, kepada orang yang pakar dalam fatwa. Okay. Sebagai ahli kalam, dia boleh sebut kata, okey, akidah ni tak kena sebab sekian. Nak hukum adakah jatuh kafir ataupun tak, itu kena tengok dalam hukum syarak pula. Memang dia adalah part-part yang bertindih itu dalam setiap ilmu macam tu. Dia ada part-part yang bertindih itu.
Jadi kita mengaji ilmu akidah juga kena tahu jugalah masalah-masalah takfir. Masalah masalah itu kita kena tahu juga. Begitu juga dalam ilmu yang lain, dia ada yang bertindih, tempat-tempat yang bertindih dengan ilmu yang lain tu ada. Baik. Bitalabi awil ibahah, talabul fi'li ataupun talabul tarki. Suruh minta untuk buat ataupun minta untuk tinggal. Minta buat jadi wajib, jadi sunat. Minta tinggal jadi haram, jadi makruh. Awil ibahah ataupun harus. Mubah. Itu 5 hukum lah. Wajib, sunat, mubah, haram, makruh. Jadi 5. Awil wad'i lahuma ataupun al-wad'u. Ataupun al-wad'u ni apa? Meletakkan ataupun menentukan kedua-dua perkara tersebut. Lahuma kembali kepada talab dan ibahah. Penentuan bahawasanya perkara ni wajib ataupun sunat ataupun makruh ataupun haram, atau penentuan bahawasanya perkara ni harus. Dan penentuan-penentuan ni, wada'-wada' ni di bawahnya nanti ada 3 perkara lah. Ada apa? Ada syarat, ada sebab dan juga penghalang. Ada asyartu, as-sababu dengan al-mani'u. 3 benda lah. Contohnya macam mana? Contohnya solat wajib. Apa sebab wajib solat? Masuk waktu. Zawalus syamsi, tergelincir matahari, jadi dah masuk waktu zuhur contohnya. Okey, itu sebab dia. Solat wajib, gelincir matahari ada, tapi ada ma'ani', ada penghalang. Apa dia? Haid contohnya. Haid menghalang daripada solat. Tak boleh solat. Okey, sebab ma'ni' syarat. Wa yadkhulu fi at-talabi arba'atun. Yang masuk di bawah talab itu ada 4 perkara. Al-ijabu wan-nadbu wat-tahrimu wal-karahah. Okey, yang ni kita tak detailkan yang ni. Ini dalam perbahasan usul fiqh. Fal-ijabu wa huwa talabul fi'li talaban jaziman. Ijab itu adalah tuntutan suatu perbuatan dengan tuntutan yang sungguh. Kal-imani billahi wa rusulih. Seperti beriman dengan Allah dan Rasulnya. Ini contoh dalam ilmu akidah lah. Okey, wajib. Yang ni. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan malaikat. Rukun iman yang 6 tu. Wa ka qawaidil islamil khamsi, dan begitu juga seperti rukun Islam yang 5 dalam hukum fiqh. Wan nadbu, dan yang sunat itu talabul fi'li talaban ghaira jazimin, tuntut satu perbuatan dengan tuntutan yang tak sungguh, ka salatil fajri wa nahwiha. Bila kita terjemah tu jadi pelik sikit kan, sebut tuntutan tak sungguh, tuntutan sungguh. Itu nak faham perlu tengok pada usul fiqh. Dia terkait dengan dalil macam yang saya sebut tadi. Okey. Tuntutan yang sungguh macam mana? Ataupun tegahan yang sungguh macam mana? Tegahan yang sungguh, contohnya tegahan tu ada al-wa'du bil jazail sayyi. Ada janji dapat balasan yang buruk. Itu kira tuntutan tinggal yang sungguh. Jangan buat perkara ni. Kalau buat, kena qisas. Jangan buat perkara ni. Kalau buat, kena siksa. Kena laknat. Itu kira tuntutan yang sungguh. Itu maksud sungguh tak sungguh tu. Okey. Okey, yang sunat, tuntutan satu perkara dengan tuntutan yang tak sungguh, seperti salatul fajri, bukan solat subuh. Jangan salah faham. Bukan solat subuh, kalau tak ke ada yang tak solat subuh pula. Okey, salatul fajri ni kena faham konteks penulis. Penulis Imam Sanusi mazhab Maliki. Salatul fajri maksudnya sunat qabliyah subuh. Kita salatul fajri, salatul subhi sama. Bagi dia salatul fajri itu sunat qabliyah subuh. Sunat qabliyah subuh, sunat muakkad. Tapi tak wajib. Dia sunat muakkad lah, dia tak wajib, dia sunat. Okey. Salatul subhi baru solat yang wajib, solat subuh. Wa nahwiha, yang seumpama dengan solat sunat qabliyah subuh tersebut. Wa tahrimu, yang ketiga yang haram, pengharaman, wa huwa talabul kaffi 'anil fi'li talaban jaziman. Tuntut menegah daripada melakukan suatu perkara itu dengan tuntutan yang sungguh. Kasyurbil khamri waz zina wa nahwihima. Seperti minum arak, berzina dan yang seumpama dengannya. Wal karahatu, dan makruh itu hiya talabul kaffi 'anil fi'li talaban ghaira jazimin. Tuntutan tegah diri daripada melakukan satu perkara dengan tuntutan yang tak sungguh. Ka qiraatil qur'ani fir ruku'i was sujudi mathalan. Seperti baca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Makruh lah. Bukan tempat dia. Baca Quran pada ketika rukuk dan sujud contohnya. Wa ammal ibahatu. Adapun ibahah yang harus, boleh buat, boleh tinggal, tak ada masalah. Fahiya idznus syar'i. Dia adalah keizinan syarak fil fi'li wat tarki ma'an, untuk melakukan dan meninggalkan sekali. Maksudnya sama-sama. Maksudnya melakukan pun dibolehkan, meninggalkan pun dibolehkan.
min ghairi tarjihin li ahadihima 'ala al-akhar, tanpa melebihkan salah satu banding yang lain. Kan nikahi wal bai'i wa nahwihima, seperti kahwin, jual beli dan yang seumpama dengannya. Okey. Secara umumlah kan nikah, seperti nikah itu secara umum hukum nikah itu adalah mubah lah, harus. Walaupun nanti ulama bahagi kan. Ada yang sebut ada keadaan yang nikah tu wajib, ada keadaan yang nikah tu makruh, ada keadaan nikah tu haram. Okey. Wa ammal wad'u lahuma, adapun al-wad'u tadi, penetapan bagi keduanya itu, iaitu bagi talak dan bagi ibahah, fahuwa ibaratun an nasbi syari'i amaratan ala hukmin min tilkal ahkamil khamsah. Ia adalah ungkapan al-wad'u ni, ungkapan bagi nasbi syari'i amaratan, meletak oleh syari' akan petanda. Amarah adalah alamah, petanda. Maksudnya syariat Allah Ta'ala lah sahibus syariah. Allah Ta'ala meletakkan petanda bagi sesuatu hukum daripada hukum yang 5 tadi. Wajib solat zuhur, tapi macam mana tanda dia nak tahu? Allah Ta'ala jadikan tanda dia bila gelincir matahari. Wajib solat maghrib, tandanya bila terbenam matahari. Itu tanda-tanda yang menunjukkan kewajipan solat tersebut. Wahia, dan ia ada 3. Okey, petanda yang diletakkan oleh syarak bagi sesuatu hukum tu nak jadi wajib, jadi sunat, jadi makruh, jadi haram, ada 3, iaitu sebab, syarat dan juga mani'. As-sababu wasyartu wal mani'u. 3 benda lah. Ni pun ada kaitan dengan ilmu mantiq juga, 3 ni. 3 ni pun ada kaitan dengan ilmu mantiq juga. As-sababu, fas-sababu, maka sebab. Okey, sebab apa? Sebab nanti dalam ilmu akidah kita akan tengok ada benda yang menjadi sebab, ada benda yang menjadi syarat, dan beza. Kesannya berbeza. Sebab apa? Sebab itu dia memberi ta'thir. As-sababu yu'athiru min haithul wujud. Sebab itu dia bagi kesan bila dia wujud. Wasyartu yu'athiru min haithul adam. Sedangkan syarat bagi kesan bila dia tak ada. Walaupun kita kata benda tu nak ada, kena ada syarat dia. Contohnya macam mana? Solat tu nak sah, kena ada syarat-syarat dia lah. Kena lengkap lah syarat sah solat tu, baru solat tersebut sah. Okey. Tetapi secara mabda'ian, secara asasnya, syarat tu dia memberi kesan bila dia tak ada. Dia bagi kesan apa? Dia bagi kesan tak sah lah ibadat tu. Itu kesan dia. Sebab apa? Kalau cukup syarat sah sekalipun, kalau cukup syarat-syaratnya, tapi kalau tak dilakukan solat tersebut, tak ada solat. Kita akan tengok sekali lebih dalam, kita akan tengok satu persatu. Fasababu, maka sebab. Kita berehat pukul berapa? Saya tengok jam, takut tak sempat. Cuba untuk laju. Okay. Tapi insya-Allah kita dapat habiskan lah. Dalam 2 hari ni insya-Allah kita dapat habiskan. Okey, yang belakang-belakang tak ni sangat insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Fasababu, adapun sebab, ma yalzamu min wujudihi alwujud wa min adamihi aladamu li dhatihi. Okey, kazawali syamsi li wujubi adh-dhuhri mathalan. Okey. Di sini Imam Sanusi menyebut as-sababu ma yalzamu min wujudihi al-wujud wa min adamihi al-adam. Ini kita akan sentuh dalam ilmu mantiq. Saya tak pasti Jumaat ni kita sempat habis tak 2 jam. Okey, tapi masa dia 2 jamnya. Habis tak habis kena pergi UAE lepas tu. Okey. Insya-Allah tak habis nanti kita buat sesi yang seterusnya. Ini ada kaitannya dengan qawaidul luzum. Qawaidul luzum saya sentuh sikit. Nanti lebihnya kita sentuh hari Jumaat ni. Qawaidul luzum ni penting dalam ilmu akidah. Lazim malzum. Sebab nak faham dalil-dalil yang disebut dalam ilmu akidah, semua kena faham lazim malzum. Nak faham masalah takfir, kena faham lazim malzum. Sebab apa? Nanti bila berlaku takfir, contohnya, takfir ini biasanya berlaku dalam ilmu akidah atas jalan lazimul qaul. Lazimul qaul. Maksudnya, ahli dalam satu mazhab tu, mereka tak menghendaki kufur. Kan, tak ada orang Islam yang nak kufur. Sebenarnya tak ada orang Islam yang nak kufur. Yang dia orang nak apa? Dia orang nak tanzih Allah Ta'ala contohnya. Tetapi qaul mereka membawa lazim yang kufur. Contohnya macam mana? Contohnya dalam mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah dalam af'alul ibad, seperti yang kita akan sentuh, Mu'tazilah dalam af'alul ibad mengatakan wajib perbuatan hamba yang voluntary itu, perbuatan yang dia buat dengan intention dia, dengan kehendak, dengan niat dia tu, dengan usaha dia, yang tu dia yang jadikan perbuatan tersebut. Wajib macam tu, bukan Allah Ta'ala yang jadikan.
Sebab apa? Tujuan mereka sebab mereka tak nak menisbahkan perkara yang buruk kepada Allah. Mereka kata kalaulah orang tu berzina contohnya, kita kata Allah Ta'ala yang menjadikan zina tersebut, maknanya kita, bagi mereka macam Allah Ta'ala yang fa'il bagi perkara tersebut. Jadi bagi mereka tak elok benda tu. Mereka nak tanzih Allah Ta'ala daripada perkara yang buruk. Tapi kita kata lazim daripada qaul mereka, bila mereka menyebut ada perbuatan dalam dunia ni, dalam alam ni, ada perbuatan yang Allah Ta'ala tak cipta, tapi manusia yang cipta, bererti kata ada had bagi kekuasaan Allah. Bila ada had bagi kekuasaan Allah, bererti kata Tuhan tu lemah. Itu lazim qaul dia. Yang mengatakan Tuhan tu lemah, bererti kata kufur. Nampak tak macam mana dia pergi kepada kufur? Tapi itu adalah lazim qaul. Lazim qaul. Sebab tu perlu faham masalah lazim malzum ni. Kemudian kena tengok pula lazimnya lazim bayyin ataupun lazim ghair bayyin. Lazim bayyin yang kita dapat lazim dengan malzum kita dah faham dah. Lazim ghair bayyin yang kita perlu kepada dalil untuk kita nampak kaitan antara lazim dengan malzum. Okey. Ada yang kata okey, kalau lazim maka jatuh kufur. Ada yang kata tak, kalau lazim kena tengok lazim bayyin ataupun ghair bayyin. Kalau dia lazim bayyin maka jatuh kufur. Kalau dia lazim ghair bayyin dia tak jatuh kufur lagi. Ada yang kata tak lagi. Kita kena tengok lebih detail lagi. Ya, kena tengok dia lazim bayyin ataupun tak. Tetapi kalau dia lazim bayyin sekalipun tapi ada syubhah, tak jatuh kufur lagi. Sampai macam tu. Sebab tu ada sebahagian ulama yang kita tengok ringan dalam masalah ni. Sebenarnya bukan ringan. Masalahnya sebab nak menghukum kufur tu perkara yang berat. Nak menjatuhkan hukum kufur adalah perkara yang berat. Jadi sampai tahap mereka kata kalaulah dia sebut sekian-sekian macam ni, contohnya apa? Contohnya yang disebut oleh Imam Al-Qarafi. Qarafi salah satu tokoh yang penting, yang menarik untuk dikaji berkenaan dengan akidahnya. Beliau adalah tokoh dalam ilmu usul fiqh. Tapi menarik untuk dikaji sebab apa? Dalam kitab-kitab usul fiqh beliau seperti Zakhirah apa semua, beliau ada menyentuh kaedah-kaedah dalam ilmu akidah ni. Antaranya dalam masalah takfir ni. Saya dapat tahu banyak berkenaan dengan ni sebab waktu saya, macam yang Dr. Amran sebut sebelum ni, saya belajar di Morocco kan. Waktu tu master saya mula kenal dengan Dr. Amran kan, ikut kelas-kelas Dr. Amran kan. Lepas tu saya sempat sambung PhD di Morocco. Waktu tu kajian saya di Morocco tu adalah kitab Ikfarul Muta'awwilin oleh Imam Baqillani. Sampai hari ni tak ada lagi yang bercetak kitab tersebut dalam bentuk manuskrip. Ada juga yang pensyarah saya di Morocco dulu tanya juga kalau nak cetak ke apa kan. Tapi saya tak ada bagi apa-apa ni lagi lah. Tak ada bagi apa-apa jawapan lagi. Benda tu dah ada dah bahan tersebut. Ikfarul Muta'awwilin, kitab yang dikarang oleh Imam Baqillani. Imam Baqillani siapa? Beliau murid kepada murid Imam Abul Hasan Asy'ari. Dari kalangan mutaqaddimin awail, mutaqaddimin yang peringkat awal. Kan, lapis yang kedua anak murid Imam Abul Hasan Asy'ari ni. Okey. Dalam kitab tu beliau dah menyebut tentang masalah takfir dan qawaid dia, kaedah-kaedah. Kaedah-kaedah berkenaan dengan takfir beliau dah sebut dah. Dari situ saya banyak cari kitab-kitab ulama yang lain yang menyebut tentang masalah takfir ni. Antaranya Imam Qadhi Iyad dalam Syifa ada banyak menyebut. Antaranya Al-Qarafi. Jadi Al-Qarafi sebut satu kaedah, dia menyebut kalaulah perkara tersebut memang lazim bayyin kufur, tetapi kerana ada syubhah maka tak boleh jatuhkan kufur. Syubhah yang kuat. Contohnya macam mana? Contohnya orang yang i'tiqad Tuhan tu berada di arah atas. Dia kata yang ni memang lazim bayyin. Maksudnya memang jelas. Bila dia sebut arah pada Tuhan, berarti kata benda tu mesti berjisim. Mesti ada jisim, baru boleh ada arah. Bila kata ada jisim, maka dia sama dengan makhluk. Itu yang menyebabkan jadi kufur. Okey, mengatakan Tuhan tu baharu, mengatakan Tuhan tu sama macam makhluk. Tetapi ada syubhah. Apa syubhah dia? Syubhah dia di sini kata Imam Qarafi, syubhah dia syubhah yang kuat lah. Apa dia? Semua benda yang dia dapat fikir dan dia dapat lihat dalam alam ni, semua ada tempat. Itu syubhah dia. Jadi dia nak fikir ada benda yang tak ada tempat, oh susah. Itu dianggap sebagai syubhah. Jadi dengan sebab ada syubhah ini, kita tak boleh jatuhkan hukum kufur kepada dia. Tapi akidah dia betul atau tak? Tak betul lah. Tak betul, akidah dia tak betul. Mengatakan Tuhan tu berarah, Tuhan tu bertempat. Tak betul. Tapi nak mengkufurkan, itu perkara yang lain. Nampak tak? Kenapa penting untuk kita faham tadi hukum-hukum tersebut, lazim malzum ni. Baik, qawaidul luzum. Qawaidul luzum. Dalam qawaidul luzum ada yang disebut sebagai malzum, ada yang disebut sebagai lazim. Al-malzum dan juga al-lazim.
Ada 4 kaedah. Ambil 4 kaedah ni dulu. Ini kita akan pakai semua sampai mati insya-Allah. Kaedah yang sama. Yalzamu min wujudil malzumi wujudul lazimi. Okey, mesti kalau ada malzum akan ada lazim. Kalau ada malzum, mula dari sini. Kalau ada malzum akan ada lazim. Akan ada lazim. La yalzamu. La yalzamu min wujudil lazimi. Okey, ini terbalik ah. Sekejap. Macam mana nak bagi nampak jelas? Mungkin saya buat jadual dulu sebelum masuk kepada kaedah ni. Benda yang sama juga, tapi takut lagi pening. Ada malzum dan ada lazim. Malzum, lazim. Kaedah dia macam ni je. Kalau ada malzum, saya letak nombor jadi tahu mana satu yang ada dulu. Kalau ada malzum akan ada lazim. Kalau ada lazim, tak semestinya ada malzum. Tak semestinya. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Dia tak akan bagi natijah. Kalau tak ada lazim, maka tak akan ada malzum. Kalau tak ada lazim, tak akan ada malzum. Kalau tak ada malzum, kalau tak ada malzum, kalau tak ada malzum, tak semestinya tak ada lazim. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Jadi dua ni tak memberi natijah ni. Yang ni tak memberi natijah, yang ni pun tak memberi natijah. Ini je, yang ni je yang memberi natijah. Yang ni dengan yang ni. Maksudnya apa? Dalam masalah lazim malzum ni kita kena lihat dari segi wujud. Kalau dari segi wujud kita kena tengok malzum dulu. Malzum ada, lazim akan ada. Dari segi tak wujud, dari segi tak ada kita kena lihat pada lazim dulu. Lazim tak ada maka malzum takkan ada. Macam tu. Baik. Ini kaedah yang 4 lah. Yalzamu min wujudil malzum wujudil lazim. Mesti daripada wujud malzum akan ada lazim. La yalzamu min wujudil lazimi wujudul malzum. Tak semestinya daripada ada lazim akan ada malzum. Yalzamu min nafyi al-lazimi nafyul malzum. Nafyul malzum. Wajib daripada menafikan daripada ketiadaan lazim takkan ada malzum. Wala yalzamu la yalzamu min nafyi al-malzumi nafyul lazimi. Nafyul lazimi. Tapi tak semestinya kalau ternafi malzum akan ternafi lazim. Kalau tak ada malzum takkan ada lazim. Ini kaedah ni. As-sababu ma yalzamu min wujudihi al-wujud. Ma yalzamu min wujudis sabab wujudul musabbab. Itu kena letak situ baru nampak. Sebab itu adalah perkara yang mesti daripada wujud sebab akan wujud musabbab. Yalzamu min wujudil sababi wujudul musabbab. Okey. Contohnya apa? Macam tadi kita bagi contoh untuk masuk waktu tu. Terbenam matahari itu sebab. Sababun liwujubi salatil maghrib. Jadi lazim daripada ada terbenam matahari akan ada solat maghrib. Wa min adamihi al-adamu li dhatihi. Dan daripada tak adanya maka takkan ada. Min adamis sababi adamul musabbab. Wa yalzamu min adami as-sababi adamul musabbab. Dan lazim juga daripada tak ada sebab itu maka takkan ada musabbabnya. Okey. Ni yang mana ni? Tak ada sebab maka takkan ada musabbab. Okey. Jadi sekarang sebab ni apa dia? Adakah dia malzum ataupun dia lazim? Sebab ni malzum ke lazim? Sebab di sini dia malzum. Sebab apa? Dia yalzamu min wujudil malzum wujudul lazim. Yalzamu min wujudis sabab wujudul musabbab. Kalau ada sebab maka akan ada musabbab. Kalau matahari terbenam akan ada solat maghrib. Baik, kalaulah dia tu malzum, maka malzum kalau ternafi takkan ternafi lazim. Tapi kenapa sekarang
sebab ternafi, maka ternafi juga musabbab. Okey, yang ni sebenarnya dia dah masuk detail lagi. Ini sebab apa? Sebab hanya ada satu sebab bagi perkara tersebut. Hanya ada satu sebab. Kalaulah sesuatu musabbab itu hanya ada satu sebab saja, maka waktu itu kalau sebabnya ada, musabbab akan ada. Kalau sebabnya tak ada, maka musabbab tak akan ada. Tetapi kalau sebab bagi satu perkara itu lebih daripada satu, maka dia akan ikut kaedah asal. Kalau dia ada sebab yang lebih daripada satu, dia akan ikut kaedah yang asal. Tak semestinya kalau sebab tu tak ada, maka musabbab dia takkan ada. Sebab apa? Boleh jadi musabbab tu ada dengan sebab yang lain. Okey. Kazawali syamsi liwujubi adh-dhuhri mathalan. Okey. Kenapa dia sebut di situ lidzatih? Qaid lidzatih di situ. Apa tujuan dia? Okey, lidzatih ni maksudnya apa? Dia sebut, dia nak kata sebab ini bila ada maka akan ada musabbab. Kalau kita melihat kepada sebab itu sendiri, tanpa kita melihat kepada mani' contohnya. Sebab apa? Kalau kita lihat pada mani', boleh jadi dah terbenam matahari, dah masuk waktu maghrib, tapi tak ada wajib solat. Sebab apa? Sebab orang tu ada haid contohnya, maka ada mani'. Ada nifas contohnya, ada mani', maka tak wajib dekat dia solat. Sebab tu perlu qaid lidzatih. Perlu qaid lidzatih. Ai lidzatis sabab, iaitu kerana melihat kepada sebab itu sendiri, tak lihat pada perkara yang lain. Okey. Wasyartu, dan syarat. Asyartu ma yalzamu min adamihi al-adam. Asyartu ma yalzamu min adami syarti adamul masyrut. Lazim daripada tak ada syarat, maka takkan ada masyrut. Bila tak ada syarat, tak ada masyrut. Okey, yang ni kita boleh tengok pada masalah apa? Sifat Allah Ta'ala. Kalau kita masuk masalah akidah, sifat Allah Ta'ala qudrah, iradah, ilmu, hayah. Hayah. Kan? Tengok macam mana ulama susun. Ulama susun qudrah, iradah, ilmu, kemudian baru masuk hayah. Okey. Qudrah, berkuasa, suatu perkara tu kita nak kata dia ada kuasa, tak ada kuasa, ataupun dia tu ada kehendak ataupun tak ada kehendak, ataupun dia berilmu ataupun tak ada ilmu, jahil. Mestilah benda tu hidup. Boleh tak kita kata, alimnya, apa yang alim tu? AI? AI tak alim sebenarnya, dia hanya kumpul data aja. Dia hanya sajikan kepada kita data, dia tak ada yang sebut ilmu dengan makna ilmu tu, dia tak ada. Malakah ilmiah tu tak ada. Okey. Begitu juga kalau kita kata jahilnya, apa yang jahil? Dinding tu. Tak boleh. Sebab apa? Sebab tak ada hayah dekat dia, tak ada hidup tu. Bila tak ada hidup, tak boleh bersifat dengan ilmu dan lawan ilmu. Bererti kata hidup tu adalah syarat yang mengesahkan untuk sesuatu tu bersifat dengan ilmu ataupun lawan bagi ilmu. Jadi kalau tak ada hidup, yalzamu min adamihil adam. Kalau tak ada hidup, maka takkan ada lah berilmu ataupun jahil, takkan ada. Begitu juga kalau tak ada hidup, maka takkan ada lah berkuasa ataupun lemah tu, takkan ada. Tak boleh disebut. Begitu juga kalau tak ada hidup, tak ada yang kata berkehendak ataupun terpaksa tu, tak ada. Perlu ada hidup. Jadi sifat hidup itu adalah syarat yang mengesahkan untuk bersifat dengan tiga sifat tadi. Kalaulah Allah Ta'ala dah bersifat dengan qudrah, buktinya apa? Buktinya ada alam ni. Dah bersifat dengan ilmu, buktinya hikmah dalam alam ni. Dah bersifat dengan qudrah, iradah, ilmu, bersifat dengan iradah, dah berkehendak, buktinya setiap benda yang terjadi ni dengan kehendak Allah. Bukan ada setengah benda yang kita nak tapi tak jadi. Berarti kata yang lain yang berkehendak iaitu Allah. Okay. Bila dah terbukti ada tiga-tiga ni, maka terbukti Allah Ta'ala dah ada sifat hayah. Sebab kalau tak ada sifat hayah, maka tak akan boleh ada tiga sifat ni. Sebab apa? Sebab hayah tu adalah syarat. Dan syarat tu yalzamu min adamihil adam. Kalau syarat tak ada, masyrut takkan ada. Kalau syarat tak ada, takkan ada ilmu, takkan ada iradah, takkan ada qudrah. Itu cara berhujah dia. Baik. Ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun. Okey. Itu syarat. Jadi syarat adalah lazim. Syarat bukan malzum. Syarat adalah lazim. Lazim tu yalzamu min nafyi lazim nafyul malzum. Yalzamu min nafyi syarti nafyul masyrut. Wa la yalzamu min wujudil lazim wujudul malzum. La yalzamu min wujudil syarti wujudul masyrut. Tak lazim daripada ada syarat, ada masyrut. Kan, dah tutup aurat dah menghadap kiblat dah ambil wuduk dah, syarat dah ada. Okey lah, kalau dah ada solat. Tak lagi kalau dia tak buat solat tersebut. Tak lazim daripada ada syarat, ada masyrut. Okey. Tapi kalau masyrut ada, mesti syarat tu kena ada lah. Mesti syarat tu dah ada lah.
Sebab apa? Sebab kita tak terbayang masyrut tanpa syarat. Tak terbayang masyrut tanpa syarat. Baik. Katamamil hauli liwujubiz zakah, seperti sempurnanya haul bagi kewajipan zakat. Okey. Wal mani'u, dan al mani', ma yalzamu min wujudihi al adam wa la yalzamu min adamihi wujudun wa la adamun li dzatihi. Okey. Mani' ni pencegah, penghalang. Yalzamu min wujudihi al adam. Ni dia beza sikit dengan yang lain. Lazim daripada ada mani' akan tiada mamnu'. Yang benda yang tercegah tu takkan ada lah bila ada penghalangnya. Wala yalzamu min adamihi wujudun wala adamun li dzatihi. Dan tak semestinya daripada ketiadaan mani' tersebut akan ada benda yang dicegah tersebut. Tak semestinya. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Okey. Kal haidhi li wujubis salah, seperti haid bagi kewajipan solat. Haid kalau ada mani', maka solah yang mamnu'ah itu takkan ada. Okey. Tapi kalau haid tak ada, tak sebenarnya solat ada. Boleh jadi solat ada, boleh jadi tak ada. Boleh jadi tak ada sebab apa? Sebab tak cukup syarat dia, ataupun tak ada sebab dia lagi, ataupun ada penghalang yang lain. Boleh untuk berlaku macam tu. Baik. Itu habis berkenaan dengan hukum syara'. Masuk pada hukum adat pula. Okey. Wa ammal hukmul 'adiyyu fa huwa 'ibaratun an ithbatir rabti baina amrin wa amrin wujudan aw 'adaman biwasitati takarrur. Okey. Adapun hukum adi, hukum adat itu adalah ungkapan bagi penetapan ar-rabti. Itu kita buat satu perkaitan antara dua perkara, baina amrin wa amrin, wujudan aw 'adaman. Sama ada dari segi wujudnya ataupun dari segi tak wujudnya. Ma'sihhati takhallufi wa 'adami ta'thiri ahadihima fil akhari albattata. Okey, yang hujung ni penting. Apa maksudnya? Biwasitati takarrur, dia mestilah berulang-ulang baru kita dapat hukum adat tersebut. Sebab tu apa-apa yang terkait dengan sains itu masuk dalam hukum adat. Nak buat vaksin contohnya kena buat banyak kali test. Itu test tu nak membuktikan hukum adat dia. Hukum adat dia ubat ni bagi kesan yang macam mana. Itu hukum adat tu. Okey. Ma'asihhati takhalluf. Tapi dalam masa yang sama boleh untuk berlaku sebaliknya. Boleh untuk berlaku sebaliknya. Fil aqli, pada akal boleh untuk berlaku sebaliknya. Sebab tu kena faham. Kadang ada orang yang macam baru ni kan, ada yang menimbulkan, yang menyebut bahawasanya golongan Asy'ariyah ni bila kata harus akal, dia kata bagi dia semua benda boleh berubah-ubah. Boleh jadi hari ni saya nampak contohnya kan, nampak tuan-tuan, esok saya main, oh boleh jadi orang lain ni, muka sama tapi dia orang lain. Sebab apa? Boleh tak Allah Ta'ala nak jadikan orang lain yang muka sama macam dia? Boleh. Perkara tersebut. Tapi berlaku ataupun tak? Tak berlaku. Kena beza antara wuqu' dengan jawaz. Jawaz berarti kata benda tu boleh berlaku. Boleh berlaku tak semestinya dah berlaku. Tak semestinya berlaku. Boleh berlaku fil aqli. Pada akal benda tu boleh untuk berlaku. Tetapi yang berlaku itu pada sunnatullah Allah Ta'ala dah buat dah. Kita takkan berubah. Boleh je bila saya pejam, saya pejam mata saya kan. Kelipan mata yang sekejap tu, saya pejam, saya buka balik. Allah Ta'ala dah tukar dengan orang lain yang muka sama. Dengan memori yang sama. Tapi dia orang lain. Boleh. Jaizun aqlan. Secara akal boleh. Tapi fil adah tak jadi perkara tersebut. Pada adat tak jadi perkara tersebut. Itu dia kena bezakan lah perkara tersebut. Benda yang harus pada akal, tak sebenarnya benda itu terjadi. Harus pada akal kita ada kembar. Bukan semua orang ada kembar. Baik, kena bezakan antara hukum adat dengan hukum akal tersebut. Kalau dia tak nampak jelas perbezaan hukum akal, harus akal dengan adat tersebut, waktu tu dia peninglah, dia akan campur lah. Okey. Ma'sihhati takhallufi aqlan. Dalam masa yang sama boleh untuk menjadi sebaliknya secara akal. Boleh untuk jadi sebaliknya. Wa adami ta'thiri ahadihima fil akhari albattata. Dan satunya tak memberi kesan kepada yang lain sama sekali. Yang tu memang jelaslah dia tak memberi kesan sebenarnya. Sebab apa? Ar-rabtu, ikatan antara satu perkara dengan satu perkara itu hanyalah secara adat, hanyalah secara sunnatullah Allah Ta'ala jadikan macam tu. Makan kenyang, tak makan lapar. Tapi kita tengok dalam kehidupan kita hari ni, tak perlu tengok zaman dulu, tak perlu tengok kitab karamat wali-wali, tak perlu tengok di Palestin. Waktu mula berlaku peperangan dengan Israel di Palestin, ada bayi yang di dalam runtuhan selama berbelas hari
Tapi bila orang selamatkan dia, masih dalam keadaan hidup dan dalam keadaan kenyang. Sebab apa? Bayi kalau kenyang dia beza dengan bayi yang lapar. Lapar menangis, kan? Tapi bayi ni orang tengok dia, oh ni dalam keadaan kenyang. Macam mana? Tak ada makanan tapi kenyang. Berarti kata kaitan antara makan dan kenyang tu Allah Ta'ala yang jadikan kaitan tu. Macam Allah Ta'ala yang jadikan makan dan jadikan kenyang dan jadikan kaitan antara dua tersebut. Kalau Allah Ta'ala tak nak berikan makan tapi nak berikan kenyang, boleh. Ataupun berikan makan tapi tak nak berikan kenyang pun boleh, tak ada masalah. Fil aqli, pada akal tak ada masalah. Adatan, secara adat benda tu kena makanlah baru kenyang. Itu adat, itu sunnatullah yang Allah Ta'ala buat. Jadi macam mana kita beriman Allah Ta'ala yang berkuasa menjadikan segalanya, kita juga beriman bahawasanya Allah Ta'ala yang jadikan sunnatullah fil alam. Ada sebagian orang bila belajar ilmu akidah semua, tak apa, tak payah kerja lah, tak apalah, nanti Allah Ta'ala yang bagi semua. Ni dia beriman. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Beriman dengan sebahagian kitab dan kufur dengan sebahagian. Beriman dengan hukum akal tapi tak beriman dengan hukum adat. Tak beriman dengan sunnatullah. Sedangkan Allah Ta'ala juga yang jadikan sunnatullah. Sunnatul alam ni Allah Ta'ala yang jadikan. Baik. Contoh, jadi hukum adat ni dia ada rabtu wujudin bi wujud, rabtu wujudin bi adam, rabtu adam bi adam, rabtu adam bi wujud. Itu 4. Rabtu wujud bi wujud. Ikat benda yang wujud dengan wujud. Contohnya apa? Wujud makan, wujud kenyang. Ada makan, ada kenyang. Yang kedua, rabtu wujud bi adam. Kita ikat antara yang ada dengan tak ada. Ada makan, maka tak ada lapar. Rabtu adam bi adam. Ikat yang tak ada dengan tak ada. Apa dia? Tak ada makan, tak ada kenyang. Rabtu adam bi wujud. Yang keempat, yang terakhir. Ikat antara tak ada dengan ada. Iaitu tak ada makan, ada lapar. 4 itulah. Rabtu wujud bi wujud, rabtu wujud bi adam, rabtu adam bi adam, rabtu adam bi wujud. 4 tu. Ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, ada. 4 tu lah, pusing macam tu lah. Contoh dia pun boleh fikirlah yang ni, yang boleh pakai akal ni. Boleh datangkan contoh dia. Tak ada masalah. Ada juga yang bahagikan hukum akal kepada 3 bahagian. Ada juga yang mengatakan hukum akal, okey, kalau kita tengok pada rabit tadi, maknanya ikatan tadi ada 4, tapi ada juga bahagikan hukum akal kepada 3. Iaitu, hukum adat kepada 3. Iaitu wajib adat, mustahil adat dan juga harus adat. Ada juga. Wajib adat, mustahil adat dan juga harus adat. Ada yang bahagikan macam itulah. Okey. Wajib adat. Apa dia? Benda-benda yang secara adatnya takkan berlaku melainkan dengan ada yang satu lagi lah tu. Wajib secara adat lah. Wajib secara adat, nak ada ilmu kena belajar. Wajib secara adat. Dia tak boleh datang dia kata dia dapat ilham. Memang ada ilham, memang ada. Kita tak nafikan ilham tersebut. Tapi dia ni tak belajar pun langsung, kemudian datang dia kata semua benda dia dapat secara ilham. Sedangkan dah tak ada Nabi zaman sekarang, dah tak ada. Aulia pun kita tengok, aulia pun perlu ada suatu syarat. Apa dia? Syarat sohbah. Dalam tradisi tasawuf kita perlu ada syarat sohbah. Itu perlu berdamping dengan ulama yang lain, dengan wali yang lain. Adapun kes-kes yang terpencil, wali-wali yang disebut majdzub, yang tu wali yang diiktiraf kewaliannya tapi la yuqtada bih. Ulama dah letak dah qawaid dalam tasawuf jelas. Ulama sebut ada wali-wali yang memang diiktiraf kewaliannya tapi la yuqtada bih, tak boleh untuk diikuti. Ada wali yang diiktiraf kewaliannya dan boleh diikuti. Apa dia? Wali yang ma'dzun bitarbiyah, wali yang ada keizinan untuk mentarbiyah, dan wali ni dia ada sohbah dengan guru dia. Guru dia ada sohbah dengan guru dia sampailah kepada Nabi. Yang ni wali yang boleh untuk dijadikan ikutan. Yang disebut sebagai wali mursyid, sebut sebagai syekh murabbi. Adapun yang orang tengok biasanya orang kata majdzub kan, yang banyak disebut dalam kitab-kitab yang sebahagian wali jumpa kan. Macam kalau tak silap saya dalam Risalah Qusyairiyah menyebut macam mana ada sebahagian aulia yang besar ni, dia pergi kat perigi, dia tengok perigi tak ada air. Ada air tapi tak ada tu, baldi nak ambil air tu tak ada. Kan, cebok air yang buat turun tu tak ada. Macam mana nak ambil air? Dia pening kepala. Dia pening kepala nak ambil air, macam mana nak semayang? Tiba-tiba datang, ada seorang pemuda datang. Datang pemuda tu kata, macam mana engkau ni, engkau wali, engkau tak boleh nak ambil air dalam ni. Budak tu baca bismillah atau baca doa, air naik sampai atas dan dia ambil wuduk. Kemudian air turun balik. Okay. Zaman tu,
Awliya minasyabab. Wali bukannya tunggu tua ada janggut apa semua. Salah faham zaman sekarang kita. Kita faham wali tu kena pakai jubah, kena pakai serban besar, berjanggut, oh baru jadi wali. Tak. Awliya minasyabab. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah Taala sebut tentang ashabul kahfi, fityatun, mereka semua adalah pemuda, wali. Dan mereka semua kalau tengok dalam tafsir, mereka semua adalah anak pemimpin, anak pembesar, anak raja-raja. Raja waktu itu tak beriman dengan Allah Taala, tapi mereka dapat satu hakikat yang sama. Semua mereka fikir dan mereka dapati mesti ada Tuhan bagi alam ni. Fityatun amanu bi rabbihim, jadi wali. Maknanya jangan kita terikat dengan kalau wali ni mesti kena tua apa. Tak sebenarnya. Allah Taala rahmatullah itu wasi'ah. Boleh jadi dia muda tapi dia min auliyaillah, dia dari kalangan wali Allah. Boleh untuk jadi perkara tersebut. Tak ada penghalang. Okey. Kenapa kita masuk tajuk ni? Jauh pula. So ni cerita apa tadi? Tentang apa tadi? Dekat mana kita? Hukum adat. Okey, ada mutathir. Nak cari balik. Dekat mana tadi kita boleh masuk kisah ni? Okey. Dekat apa tadi? Wajib adat. Okey. Jadi wajib adat tadi macam nak belajar kena ada guru. Kena ada guru. Nak belajar kena ada guru. Nak dapatkan ilmu kena ada guru. Itu. Wajib adat lah. Okey. Khususnya ilmu-ilmu yang bukan bersifat aqliyat. Sebab ilmu nanti ulama bahagi. Ada ilmu yang semata-mata aqliyat, itu boleh didapati dengan akal bagi orang yang kuat akal. Sebab itu kita tengok dalam tradisi kita, ada tokoh-tokoh dalam Islam yang memang dia boleh menguasai ilmu-ilmu aqliyat tanpa dia perlu berguru. Antaranya yang diberikan contoh adalah Syekh Ibn Taymiyah. Tanpa berguru, tapi dia boleh menguasai ilmu-ilmu aqliyat. Sebab apa? Li farti dhakaih, kerana terlampau kuat akalnya. Tetapi kalaulah ilmu tu ada kaitan dengan sam'iyah, ada kaitan dengan dirayah, dengan riwayah, maka pada ketika itu perlu ada guru sebab dia nak riwayatkan ilmu tersebut. Ilmu yang semata-mata akal macam mana? Ilmu logik, ilmu mantik, ilmu matematik, itu ilmu semata-mata akal. Dia boleh kuasai tanpa ada guru kalau dia kuat akal dia. Tapi ilmu-ilmu Islam ni kebanyakannya dia dalam dia ada riwayah. Dia tak terlepas daripada riwayah. Bila tak lepas daripada riwayah, dia perlu ada guru. Dia takkan dapat, riwayah tu takkan dapat tanpa guru. Okey. Baik, itu wajib adi. Mustahil adi, kan? Mustahil dapat ilmu tapi tak ada sumber, tak ada gurunya. Ya, mustahil adat, pada adat lah kebiasaannya mustahil. Dan juga harus adat. Apa harus adat? Harus adat belajar tapi tak faham. Harus faham, harus tak faham. Boleh jadi datang kelas belajar tak faham-faham. Jadi kefahaman tu adalah harus adat. Boleh jadi faham, boleh jadi tak faham. Baik. Wa aqsamuhu arba'atun. Okey, empat bahagian dia dah sebut dah sini. Jadi saya tak perlu ulang lah. Rabtu wujud bi wujud, rabtu adam bi adam, rabtu wujud bi adam, rabtu adam bi wujud. Baik. Wa ammal hukmul aqliyu. Adapun hukum akal. Kita habis hukum akal ni, lepas tu insya-Allah lah untuk berehat sekejap. Lepas tu sesi seterusnya kita sambung muqaddimah tsaniyah dengan tsalitsah. Baik. Wa ammal hukmul aqliyu. Adapun hukum akal. Baik, bila dinisbahkan kepada hukum akal, kan kita sebut al-hukmu al-aqliyu. Hukum akal. Adakah bererti kata dua hukum yang awal tadi tak pakai akal? Hukum syarak dan juga hukum adat. Tak, ulama sebut hukum syarak dan hukum adat nak faham pun kena pakai akal juga. Kan? Kita takkan faham hukum syarak dan hukum adat kalau kita tak pakai akal. Jadi hukum syarak dan hukum adat juga perlu pakai akal seperti mana hukum akal pakai akal. Yang membezakan adalah hukum syarak itu dia perlu akal dan juga wad'u wadi', perlu pada syariat. Perlu pada sahibus syariah. Hukum adat pula perlu kepada akal dan perlu pada takarrur. Tetapi pada hukum akal itu dia hanya akal semata-mata, dia tak perlu kepada wad'u wadi' dan tak perlu kepada takarrur. Sebab itu disebut sebagai hukum akal, hukum aqli. Bukan bererti kata dua hukum lagi tak pakai akal, tak, dua hukum tu pun nak faham kena pakai akal juga.
Wa ammal hukmul aqliyu fahuwa ithbatu amrin aw nafyuhu min ghairi tawaqqufin ala takarrurin. Okey, adapun hukum akal itu maka ia adalah menetapkan suatu perkara bagi perkara yang lain ataupun menafikan suatu perkara bagi perkara yang lain daripada perkara yang lain min ghairi tawaqqufin ala takarrurin, tanpa perlu bergantung kepada takarrur, tak perlu untuk berulang-ulang. Tak perlu untuk berulang-ulang. Wala wad'i wadi', dan tak perlu kepada wad'i wadi', tak perlu kepada yang ada yang meletakkan hukum tersebut, ada yang menentukan hukum tersebut macam tu, tak perlu. Baik. Okey, bila kita sebut takarrur tadi dalam masalah hukum adat, ada satu persoalan ditimbulkan dalam masalah hukum adat tadi. Kita kata kalaulah hukum adat tu perlu takarrur, perlu berulang-ulang, bukan semua benda kita tengok berulang. Tak semua benda kita tengok berulang. Khususnya benda yang kita baru alami, benda yang kita baru hadapi ataupun ubat yang baru ada di pasaran. Kita tak tengok pun berulang-ulang kesan dia. Jadi ada ihtimal kalau makan mati. Kan? Ada ihtimal makan sembuh. Macam mana? Adakah dia masuk dalam hukum adat ataupun tak? Jadi ulama jawab, ulama kata berulang-berulang di sini cukup dia berulang bagi sebahagian manusia sahaja. Cukup berulang bagi sebahagian manusia, kemudian kita dapat tahu perkara tersebut daripada ahlinya. Contohnya memang kita tak tengok ubat tersebut macam mana dia orang test, dia orang buat kan ujian di makmal macam mana untuk dapat kesan tersebut. Tapi cukup kita dengar daripada orang yang bidang ahlinya yang tahu perkara tersebut dah diulang-ulang, dia jadi kesan dia macam tu. Begitu jugalah, itu kalau ubat lah. Kalau benda lain pun macam tu juga. Untuk bagi yang hukum adat. Jadi kalau nak tunggu berulang semua benda dekat kita, tak banyak benda lah kita dapat. Semua benda tu. Okey. Sebab apa? Sebab setiap satu beza-beza. Memang kita kata kalau makan kenyang. Okey, tu kalau makan nasi sebab berulang-ulang makan nasi dekat kita. Kan? Tapi tiba kita pergi tempat tu tak ada nasi. Kan? Tempat tu tak ada nasi. Yang ada apa? Kentang. Nak tahu macam mana makan kentang kenyang? Nak kena tunggu berulang. Jadi tak semestinya. Cukup dia berulang bagi sebahagian orang dan kita ambil hukum tersebut daripada orang yang dipercayai lah, yang mengetahui perkara tersebut. Yang dipercayai apa dia? Yang dipercayai tajribahnya, pengalamannya berkenaan perkara tersebut boleh dipercayai. Itu dah cukup. Jadi di sini kalau nak tahu tentang sains, kena tanya ahli sains. Nak tahu tentang perkara lain, kena tanya ahli dia. Macam tu. Okey. Kemudian di sini juga ada satu bahasan, ini hukum akal. Bila mana musannif menyebut ithbatu amrin aw nafyuhu, menetapkan satu perkara ataupun menafikan satu perkara. Baik, ini boleh jadi dalam 3 bentuk. Yang pertama apa? Kita tetapkan sesuatu perkara itu secara mustamir, secara berterusan. Menetapkan secara berterusan. Ataupun kita menafikan secara berterusan. Okay, maknanya apa? Kita tetapkan secara berterusan ataupun kita tetapkan tapi tak berterusan. Boleh ditetapkan, boleh tak ditetapkan. Kemudian nafi pun sama juga. Boleh jadi nafi itu nafi mustamir yang berterusan, boleh jadi nafi itu tak mustamir. Daripada 4 ni nanti kita akan dapat 3 hukum, iaitu wajib, mustahil dan juga harus akal. Okay. Ithbatu amrin li amrin. Ithbatan mustamirran. Menetapkan satu perkara bagi satu perkara secara berterusan. Ithbatu amrin li amrin. Ithbatan ghaira mustamirrin. Menetapkan satu perkara bagi satu perkara dengan ketetapan yang tak berterusan. Nafyu amrin min amrin. Nafyan mustamirran. Menafikan satu perkara daripada satu perkara dengan penafian yang berterusan. Nafyu amrin min amrin nafyan ghaira mustamirrin. Menafikan satu perkara daripada satu perkara dengan penafian yang tak berterusan. Daripada 4 ni kita akan dapat 3 hukum. Sebab apa? Okey. Yang pertama, ithbatu amrin li amrin, ithbatan mustamirran, menetapkan satu perkara bagi satu perkara
dengan penetapan yang berterusan, ini akan jadi wajib. Al-wajibul aqli. Jadi wajib akal. Contohnya apa? Ithbatul wujud li Maulana Jalla wa Azza. Ithbatul wujud lillah. Menetapkan wujud bagi Allah. Sentiasa ada penetapan sifat wujud bagi Allah. Tak ada waktu yang penetapan tu tak terjadi. Sentiasa terjadi. Waktu yang terdahulu, waktu yang akan datang, sekarang, sentiasa terjadi. Wajib aqli. Ithbatul hayyizi lil jirmi. Sama juga. Kita ithbatkan tempat bagi jirim. Bagi jisim, dia kena ada tempat. Kalau sebut jisim, mesti ada tempat. Sentiasa ada tempat bagi dia. Tak boleh ada jisim tapi tak bertempat. Contohnya, siapa dia? Siapa saya kenal sini? Ustaz Hakim. Ustaz Hakim macam mana? Dan kita kata, Ustaz Hakim ada tak? Oh ada Ustaz Hakim. Kat mana? Dalam dewan ke luar dewan? Dalam dewan, maksudnya tempat dia dalam dewan. Tak boleh kalau kita kata, Ustaz Hakim ada tak? Ada. Kat mana? Dalam dewan? Tak, bukan dalam dewan. Oh kalau kita luar dewan? Tak, kat luar dewan bukan juga. Macam mana? Oh dia duduk kat tengah pintu tu. Dak kat pintu tu pun tak ada juga. Berarti kata macam mana ada jisim Ustaz Hakim tapi tak mengambil tempat. Perlu untuk mengambil tempat. Yang ni ithbat mustamir. Sentiasa. Jisim memerlukan tempat. Ini wajib akal. Contoh bagi Allah, contoh bagi makhluk. Okey, wajibnya wajib akal. Tengok yang ni pula. Nafyu amrin min amrin nafyan mustamirran. Menafikan satu perkara daripada satu perkara yang lain, penafian yang berterusan. Yang ni kita sebut sebagai al-mustahil al-aqli. Mustahil aqli. Okey, sentiasa tak berlaku benda ni, sentiasa dinafikan. Okey, contohnya nafyul adam. Nafyul adam min Allah, menafikan adam daripada Allah Taala. Minta maaf. Nafyul wujud lah. Nafyul wujud. Mustahil. Nafyul wujud. Okey. Nafyul adam wajib lah. Kan menafikan adam daripada Allah Ta'ala. Itu wajib. Okey. Nafyul wujud. Menafikan wujud. Sentiasa dinafikan lah. Sentiasa perkara ini dinafikan. Wujud. Apa ni lah. Nafyul wujud kan nafyul adam. Mustahil aqli. Okey. Ya betul lah nafyul wujud lah mustahil aqli. Okey. Nafyul wujud mustahil aqli. Okey. Sebab yang kita nak ni yang mustahil aqli. Okey, menafikan wujud bagi Allah Taala tu secara mustahil. Okey. Kemudian yang berbaki apa? Berbaki perkara yang kita boleh isbat, boleh nafi. Sebab apa? Yang ni ithbatu amrin li amrin ithbatan ghaira mustamir. Kita isbat satu perkara bagi satu perkara tapi tak berterusan. Maksudnya kalau kita boleh isbat dia dan boleh juga tak isbat. Bila tak isbat dia jadi nafi. Dan nafi ni pun tak berterusan. Maksudnya kadang boleh nafi, kadang boleh isbat. Yang ni jadi jaiz aqli. Al-jaizu al-aqliyu. Jaiz aqli. Harus akal lah. Ataupun disebut sebagai al-mumkin. Al-mumkin. Disebut juga sebagai al-mumkin. Okey, boleh untuk isbat, boleh untuk nafi. Dua-duanya tak berterusan perkara tersebut. Okey. Boleh untuk ada, boleh untuk tak ada perkara tersebut.